Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته علينا وعليكم أجمعين. قراءة في السيرة النبوية من كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير bagi Ibn Sayyid Nas, yang merupakan asal bagi kitab Nurul Uyun. Nurul Uyun itu ada ringkasan kepada Uyun al-Athar. Uyun al-Athar 2 jilid. Ala kulli hal, Ghazwatul Khandaq kerana berlaku pada bulan Syawal dan munasabahlah. Berlakunya pada hari Rabu 6 Syawal. Jadi kita hari ini 6 Syawal dan pada hari Rabu. Qala Ibn Ishaq, "Thumma kanat Ghazwatul Khandaq fi Syawal sanata 50." Wa qala Ibn Sa'd fi Dzil Qa'dah. Ada kata fi Dzil Qa'dah, tapi yang tepatnya adalah pendapat Ibn Ishaq yang mengatakan pada tahun yang kelima. حدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا كل قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق. Makna cerita ni daripada orang ramai lah, dia pun himpunkan. Wa ba'dhum yuhaddithu ma la yuhaddithu ba'dun. Sebahagian cerita apa yang sebahagian lagi tak cerita. Jadi apabila dia cerita tu, complete lah cerita tu. Maknanya daripada pelbagai sudut. Yang ni cerita, yang ni tak cerita. Qalu innahu kana min hadithil Khandaq anna nafaran min Yahuda minhum Sallam ibn Mishkam wa ibn Abi al-Huqaiqi wa Huyay ibn Akhtab wa Kinanah ibn Rabi' ibn Abi al-Huqaiqi an-Nadriyun. Semua ni adalah daripada Bani Nadir. Maknanya untuk kita faham Khandaq, maka kita kena faham dulu Ghazwah Bani Nadir. Sebab Yahudi di Madinah ada 3 kelompok je. Yang pertamanya adalah terima kasih, Bani Nadir. Kemudian nanti akan datang Bani Quraizah. Dan satu laginya adalah Bani Qainuqa. Boleh? Yang yang dihalau mula-mula sekalinya adalah Bani Qainuqa. Boleh? Sebelum Uhud. Lepas tu dihalau selepas Uhud Bani Nadir. Kemudian selepas Ghazwatul Ahzab akan dihalau Bani Quraizah. Tiga-tiga ni dia berhimpun di mana? Di Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Kemudian selesailah masalah kita dengan Yahudi. Ala kulli hal, mereka ni golongan-golongan daripada An-Nadriyun ni, boleh. Wa Hauzah bin Qais wa Abu Ammar al-Wa'ili fi nafarin min Bani Nadir wa min Bani Wa'il. Wa humul ladzina hazzabul ahzab ala Rasulillah. Mereka lah yang buat ahzab. Mereka lah buat kelompok himpun orang yang benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menerima nasib yang sama. Maknanya dia halau daripada Madinah. Maka kharaju, mereka keluar. Mereka yang disebut adalah Nadriyun apa semua tu, Bani Wa'il dengan Bani Nadir, hatta qadimu ala Quraisy Makkah. Mereka pergi kat Quraisy. Mereka pergi kat Quraisy dulu, yad'unahum ila harbi Rasulillah. Mereka hasud orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nastasilah. Kami akan bersama dengan kamu sehinggalah kami menghancurkan dia sampai daripada akar. Kan istisal kan maknanya kita buang daripada akar. Faqalat lahum Quraisy. Maka Quraisy pun kata, ya ma'syara Yahud, wahai Yahud, innakum ahlul kitabil awal. Kami nak tanyalah, kamu ni adalah ahlul kitab yang awal. Wal ilmi, dan ahlul ilmi, bima asbahna nakhtalifu fih, afadinuna khairun am dinuhu. Apakah agama kami lebih baik ataupun agama Muhammad tu lebih baik? Tengok soalan. Orang siapa ni? Quraisy, iaitu paganism kan, orang yang menyembah berhala, tanya kepada orang Yahudi, manakah lebih baik, agama kami ke menyembah berhala ke, ataupun agama Nabi Muhammad tu lebih baik? Maka orang Yahudi pun jawab, bal dinukum khairum min dinihi. Agama kamu lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Wa antum aula bil haqqi minhu. Maka Allah Taala pun turunkanlah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti. Sampailah turun ayat ni.
wa kafa bi jahannam sa'ira. Ya, ala kulli hal, falamma qalu dhalika li Quraisyin sarrahum. Apabila Yahudi kata macam tu kepada orang Quraisy, maka sukalah orang Quraisy. Wa nashitu lima da'awhum ilaihi min harbi Rasulillah. Maka mereka pun semangatlah nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'u lidzalika, maka mereka pun berkumpullah. Watta'idu lahu. Thumma kharaja ulaika nafaru min Yahuda. Kemudian dia pun keluar lagi. Dia dah hasut siapa dia ni? Dia dah hasut Quraisy. Dia dah ada tiga lah. Yahudi, Bani Wa'il, dan kita ada Quraisy. Okey, kemudian pergi hatta ja'u Ghatafan min Qais Ailan. Kemudian dia pun pergilah dekat Ghatafan daripada Qais Ailan. Sebab Mudar terbahagi pada dua. Mudar sama ada Qaisiyah ataupun Khindifiyah. Mudar terbahagi pada dua. Mudar Khindifiyah, Mudar Qaisiyah. Mudar Khindifiyah maknanya yang datang daripada Ilyas bin Mudar. Datang daripada Ilyas bin Mudar. Yang daripada Qaisiyah datang daripada Qais Ailan bin Mudar. Jadi ada dua lah, Ilyas bin Mudar dan Ilyas bin Mudar dengan Qais ibn Mudar. Contohnya daripada Ghatafan. Ghatafan adalah daripada Sa'd bin Bakr bin Hawazina bin Mansur bin Ikrimah bin Khasfata bin Qais Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah Mudar, kita panggil Mudar Qaisiyah. Mudar terbahagi pada dua, Qaisiyah dengan Ilyasiyah, ataupun kita panggil Khindifiyah. Khindifiyah tu adalah isteri kepada Ilyas. Ya, ala kulli hal. Jadi terbagi pada dua lah. Quraisy adalah Mudar Khindifiyah. Adapun Ghatafan ni adalah Mudar Qaisiyah. Fada'auhum ila harbi Rasulillah. Maka mereka pun ajaklah Yahudi tu ajaklah Ghatafan untuk orang panggil memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaruhum annahum sayakunu ma'ahum alaihi. Dan mereka berjanji bahawa mereka ni bersama dengan Ghatafan memerangi Rasulullah. Wa anna Quraisyan tabauhum ala dhalika, dan Quraisy pun dah ikut dah. Wajtama'u ma'ahum fi. Okay, fa kharajat Quraisyun wa qaiduhum Abu Sufyan. Jadi kita tahu dah, Abu Sufyan keluar. Dan sampai Quraisy keluar, dan qaidnya adalah Abu Sufyan. Dan wa kharajat Ghatafan wa qaiduha Uyainah bin Hisn fi Bani Fazarah. Dan kita ada siapa dia? Ghatafan, siapa dia ketua dia? Uyainah bin Hisn. Yang mana dua-dua ni akan beriman lah nanti. Nah. Wal Harith bin Auf al-Murri fi Bani Murrah. Ni Bani Fazarah. Lepas tu Bani Murrah. Wa Mas'ud bin Rukhailah fi man taba'ahu min Ashja'. Daripada Ashja'. Ada tiga lah, daripada Bani Fazarah, Bani Murrah dan Bani Ashja'. Falamma sami'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ajma'u lahu min al-amri. Apabila Rasulullah dengar khabar berkenaan dengan bahawa Yahudi telah menghimpunkan telah menghimpunkan Ghatafan dengan Quraisy, maka daraba 'ala al-madinatil khandaq. Maka dia pun buatlah khandaq. Fa'amila fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam targhiban lil muslimina fil ajri. Rasulullah sendiri yang turun padang mencemaduli buat sendiri khandaq. Sebab apa? Sebab nak menggalakkan orang pada pahala. Wa amila ma'ahul muslimuna fi. Ada buatlah. Fada'aba wa da'abu. Khalas. Maka Rasulullah pun buat. Wa abta'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an muslimina fi amalihim dhalika rijalun minal munafiqin. Dan biasalah orang munafiqin curi-curi tulang. Tak buat kerja. Wa ja'alu yuwarruna bid-dha'fi minal amal. Maka mereka pun gitulah. Mereka bersembunyi dengan amalan qalil. Tengok. Kita buat sikit-sikit sebab apa? Sebab tak boleh, tak gerak hari ni demai. Gitulah orang munafiqin. Wa yatasallaluna ilaihim bighairi ilmin min Rasulillah. Dan mereka curi-curi keluar daripada hafrul khandaq. Apa orang panggil? Gitulah. Yatasallalun kan, curi-curi keluar. Bighairi ilmin min Rasulillah. Tanpa pengetahuan Rasulullah, tanpa izin Rasulullah. Wa ja'ala ar-rajulu minal muslimin idza nabathu an-naibatu minal hajati allati la budda minha yadhkuru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasta'dhinuhu fil luhuq biha. Fa idza qada hajatahu raja'a ila ma kana alaihi min amalihi raghbatan fil khairi wa ihtisaban bihi. Tapi kalau orang tu orang beriman, kalaulah ada urusan apa-apa yang mana perlu dibuat urusan tu, maka dia sebut dulu, Rasulullah nak balik ni, ada urusan sikit. Maka dia minta izin
Lepas tu selesai urusan tu, maka dia tu terus saja datang kembali kepada Khandaq. Qala qara'tu ala sayyidatil asilatil mu'nisatil khatun ibnatil maula sultan al-malik al-adil Saifuddin Abi Bakr bin Ayyub rahimahullahu salafaha akhbartiki الشيخة الأصيلة أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقينية إجازة قالت أخبرنا أبو الطاهر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن الصباغ قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن النصر الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني خالي عثمان بن مذعون لآتيه بلحاف. Uthman bin Mad'un dia utus Allahumma salli ala Muhammad, dia utus aku untuk datangkan dengan selimut. Fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datangkan dengan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zantuhu. Aku pun minta izin. Wa huwa bil Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah di Khandaq. Fa adzina li. Maka Nabi pun izin. Wa qala li man laqita minhum faqul lahum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u. Kalau orang-orang yang kamu jumpa nanti dekat kota Madinah, dekat sulb kota Madinah, maka bagi tahu mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kembali di sini, kembali kat Khandaq. Sebab kita kena tahu je peta Madinah dulu. Sebab peta Madinah, kalau kita perasan, dia lebih kurang 1 kilometer lebih kurang gitulah. 2 kilometer gitu. Daripada yang Khandaq lah. Saya tak ada. Ni kan sulb kota Madinah. Tengah-tengah ni adalah kota Madinah. Lebih kurang 2 kilometer daripada sini ada jabal, nama Jabal Salak. Lepas Jabal Salak ni lah adanya Khandaq sini. Jauh ni jauh. Di sini. Jadi orang nak pergi sini nak ambil masa jugalah. Kalau jalan mungkin sejam jalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kamu jumpa dengan orang-orang hak duduk di Madinah, mari sini balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ni. Sebab ni pintu masuk, sebab belakang ni batu kerah. Jadi yang ni tak sesuai untuk perang. Kalau kuda sakit kaki ke apa gini. Kalau orang masuk ni sakitlah. Sebab ni adalah tanah berbatu. Ni belakang depan tanah berbatu. Sini adanya Yahudi Bani Quraizah. Sini. Belakang ni adalah Bani Quraizah. Jadi Quraisy ni dia boleh masuk daripada atas ni lah. Dia boleh masuk daripada atas ni. Maka dari atas ni lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat Khandaq ni. Okey. Qala wa kana dhalika fi bardin shadid. Sebab itulah dia suruh ambil selimut. Sebab apa? Sebab sejuk sangat-sangat. Sekarang kita alhamdulillah musim Syawal musim sejuk. Falaqitun nas faqultu lahum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u. Qala wallahi ma atafa alayya minhum ithnani aw wahidun. Tak ada pun orang yang terkecuali. Seorang ataupun dua orang tak ada pun. Yang terkecuali. Kadza waqa'a fi hadzal khabar. Begitulah yang terjadi pada khabar ni, iaitu Uthman ibn Mad'un. Tapi masalahnya wa Uthman ibn Mad'un tuwfiya qabla hadha. Uthman ibn Mad'un mati sebelum ni lagi. Sebab dia ni adalah orang yang pertama daripada muhajirin mati di Madinah. Orang Uthman ibn Mad'un adalah orang yang pertama daripada muhajirin yang mati di Madinah. Wa ikhwatu Uthman, apabila Uthman ibn Mad'un wafat, Rasulullah menangis. Mengalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal wa ikhwatu Uthman Qudamah wa Sa'ib wa Abdullah ta'akharu. Jadi siapakah yang sebenarnya wa Qudamatu madhkurun fi man syahidal Khandaq. Wa hum akhwalu Abdullah bin Umar. Moga-mogalah yang dimaksudkannya adalah Qudamah, bukannya Uthman. Okey. Qala Ibnu Ishaq fa anzalallahu azza wa jalla fi dhalika innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Ini dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala sesungguhnya orang yang beriman dengan mukminun yang beriman dengan Allah Rasulullah, apabila dia duk sesuatu urusan yang mana semua kena buat, maknanya hafril khandaq, lam yadhhabu, mereka tak pergi hatta yasta'dhinuh,
Sehinggalah mereka minta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال يعني للمنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون من غير إذن. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada munafiqin yang mana curi-curi tulang, sembunyi-sembunyi daripada amal. Mereka pergi tanpa minta izin Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum an yusibahum adzabun alim. Aw yusibahum adzabun alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayh min sidqin aw kadhibin ila qawlihi wallahu bikulli syai'in alim. Sampai habis surah An-Nur. Wa qala Ibn Sa'd, maka ceritalah habislah. Secara umumnya gitulah. Maknanya Yahudi pergi kat Quraisy, pergi dekat Ghatafan, Allahumma salli ala Muhammad, pergi kat Ghatafan. Lepas tu sampai berita kepada Rasulullah, Rasulullah pun gali balik. Gitu. Cerita orang panggil kullinya, secara umum. Tapi waqala Ibn Sa'd wa tajahhazat Quraisy. Tengok POV Quraisy pula. Quraisy pun ready. Wa jama'u aba ahabishahum wa man tabi'ahum minal arab. Mereka pun ambil semua. Boleh. Himpun ahabish. Mudah ke? Mudah ahabish ni adalah mutafarriqahum. Boleh. Maknanya mereka himpun orang-orang yang mana terpecah-pecah tu. Boleh. Bukan daripada Arab asli lah. Orang sekeliling pun dia ambil juga. Wa man tabi'ahu minal arab, dan orang inilah orang daripada orang Arab. Fakanu 4,000. Mereka 4,000. Okey. Wa aqadul liwa'a fi darin nadwah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mereka pun buatlah al-liwa, panji-panji di Darin Nadwah. Wa hamalahu Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah yang jaga kunci Kaabah. Wala. Wa qadu ma'ahum 300 farasin. Dan dia bawa 300 tentera berkuda. Jadi kita ada berapa? 4,000 dan 300 tentera berkuda. Wa kana ma'ahum 1,500 ba'irin. Dan ada 1,500 ekor unta. Banyak laju. Ni baru betul nak pergi. Ahabish Quraisy, ingat, Ahabish Quraisy ni adalah orang yang ada perjanjian dengan Quraisy, akan bantu Quraisy dalam peperangan. Daripada Khuza'ah, daripada Kinanah, daripada Bani Khuzaimah. Mereka ni lah. Ada tiga ni. Ni kita panggil Ahabish Quraisy. Nanti dia akan terangkan juga nanti di kata. Kita ada Khuza'ah, kita ada Kinanah dengan Bani Khuzaimah. Ala kulli hal, wa kharaju yaquduhum Abu Sufyan bin Harbin. Jadi harta mereka 1,500 unta. Sebab tu je kalau perang menang boleh 1,500 ekor unta. Banyaklah. Wa wafaqathum Banu Sulaim. Khalas. Banu Sulaim apabila lalu dekat Marul Dhahran, mereka masuk juga. Banu Sulaim masuk juga. Wa kanu 700. Mereka ni berapa orang? 700 orang. Tambah lagi. 4,700. Yaquduhum Sufyan bin Abd Syamsin wa halifu Harb bin Umayyah ibn Umayyah wa huwa Abil A'war As-Sulami alladhina kana Muawiyah bis-Siffin. Wa kharajat ma'ahum Banu Asad, begitu juga. Banu Asad yaquduhum Tulahiyah bin Khuwailid al-Asadi wa kharajat Fazaratu fa'awabat wa hum 1,000 yaquduhum Uyainah bin Hisnin. Fazarah tadi, Bani Fazarah kah? Bani Fazarah daripada Ghatafan. Mereka 1,000. Wa kharajat Asja'u wa hum 400. 400. Siapa dia? Mas'ud bin Rukhailah. Wa kharajat Banu Murrah. Banu Murrah berapa? 400. Jadi kalau daripada Ghatafan berapa? 1,000. 1,800 kan? Uyainah bin Hisnin 1,000. Lepas tu Banu Fazarah dengan Asja' 400. Jadi berapa? 1,800. Okey, tambah dengan tadi Banu Sulaim 700. Kan? 2,500. يقودهم الحارث بن عوف وخرج معهم غيرهم. وقد روى الزهري أن الحارث بن عون رجع ببني مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد. Ada riwayat mengatakan Al-Harith bin Auf dia balik. Bani Murrah dia balik. Maknanya tolak 400. Jadi 2,100. 2,000 lah. وكذلك روت بنو مرة والأول أثبت أنهم شهدوا الخندق مع الحارث. Jadi ada dua riwayat pada Bani Murrah. Bani Murrah ni dia menyaksikan Khandaq ataupun tidak?
Boleh? Dua pandangan. Tapi pendapat yang sahih, mereka menyaksikan. Fakana jami'ul qaum alladhina wafaw al-khandaq biman dhukira min al-qabaili 10,000. Himpun semua 10,000 je. Wahumul ahzab. Wa kanu 3 asakira. Mereka ni ada 3 askar. Boleh? Ini askar. Ada 3 askar lah. Sebab apa? Sebab Yahudi, Ghatafan, lepas tu Quraisy dengan Ahabish dia. Jadi ada 3 lah. Wa inajul amri ila Abi Sufyan, dan kepala, apa orang panggil, kepala yang bawa liwat apa semua ni, ni adalah Abi Sufyan. Maknanya general lah. Great generalnya adalah Abu Sufyan. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaban nas wa akhbarahum khabara aduwihim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berita berkenaan dengan mereka tu 10,000, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahulah, mari kita berperang apa semua. Wa akhbarahum khabara aduwihim, dan bagi tahulah Allahumma salli alaihi wasallam tentang khabar musuh mereka. Wa syawarahum fi amrihim, maka Rasulullah berbincanglah. Fa asyara alaihim Salman bil khandaqi, maka Salman pun bagi tahulah, ya Rasulullah, kami kalau di Farsi dulu kami gali parit. Fa'ajaba dhalika al-muslimin, maka orang muslimin pun masuk, menarik idea ni. Wa askara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila safhi sal'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buatlah camp askar di dekat bukit Sala'. Boleh tak, di bukit Sal tengah-tengah tu. Boleh. Ni tak ada kepada pasal nata. Ya Allah. Kena tekan je dulu. Bukit Sala' tu adalah yang di tengah-tengah di antara penutup Madinah tu. Wa kana al-muslimuna yawma idzin 3,000. Maka muslimun ketika ini adalah 3,000 saja lawan 10,000. Wastaqlafa 'ala al-Madinati Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum duduk di Madinah. Duduk dekat inilah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga. Thumma khandaqa 'ala al-Madinati. Kemudian dibuatlah parit dekat Madinah. Fa'amila fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi liyunashshita an-nas wa kamala fi 6 ayyam. Berapa hari? 6 hari saja. Ini adalah pendapat Ibnu Sa'ad. Wa ghairuhu yaqul hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil khandaqi bid'a 'asharata lailah, beberapa belas hari. Wa qila 24, ada kata 24 hari. Wa kana fil hafril khandaqi ayatun min a'lamin nubuwah. Minha, dan pada hafril khandaq ni ada banyak tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha anna Jabiran kana yuhaddithu. Jabir bin Abdullah dia cerita, annahu ishtadda alaihim fi ba'dil khandaqi qudyatun fashakau dhalika ila Rasulillah. Mereka kata, payah ketika gali khandaq tu, adanya batu besar dan batu keras yang mana tak boleh nak pukul. Maka fashakau dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Fa akhadha al-mi'wala wa fadaraba, maka Rasulullah ambil kapak tu, Rasulullah pukul. Fa'ada kathiban ahyal, maka jadilah seperti kathiban ahyal, seperti pasir je. Jadi pasir, batu jadi pasir. Kalau kita katak biasa jadi macam mana? Sebelah dua. Boleh? Ataupun berkecai ke tak? Tak. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katak jadi pasir. Okey. Waruya fi hadzal khabar annahu alaihi salatu wasallam da'a bima'in fatafala fihi, thumma da'a bima syaa Allah an yad'uwa bihi, thumma nadaha dhalika al-ma'a ala tilka al-qudyah fayaqulu man hadaraha fawalladhi ba'athahu bil haqq la lanhalat hatta 'adat kal kathibi ma taruddu fa'san wala mashatan. Allahumma salli alaihi wasallam riwayatkan daripada khabar ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dengan air, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Nabi ludah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam siram atas batu tu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun letak kapak, hancur jadi pasir. Katanya sahabat, tak ada orang panggil, tak ada jetak-jetak, tak ada bunyi-bunyi. Ma taruddu fa'san wala mishatan. Tak ada kata jetak batu tu apa semua, tak ada. Kata jadi pasir. Yang ni adalah satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah wa minha khabarul hafnati min at-tamri alladhi ja'ana bihi ibnatu Bashir ibn Sa'd li abiha wa khaliha Abdullah bin Rawaha liyataghadda bihi. Di antaranya adalah ni satu hafnah, ni kita panggil hafnah. Satu hafnah ni.
Apa orang panggil? Ni hafnah. Ni hafnatain. Ke ni hafnah. Dua ni lah. Sama ada ni ataupun ni. Boleh. Tamar. Banyak ni. Anak Bashir ibn Sa'din, dia datang, dia bawa kepada Sa'ad dengan Abdullah bin Rawaha. Boleh. Untuk ni lah, untuk makan siang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati, mari sini. Makan tu. Fasabbathu fi kaffai Rasulillah. Maka betul lah, tak ada. Macam ni. Maka dia pun letak atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama mala'ahuma. Tak penuh pun tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasalah tangan puai kecil sikit. Thumma amara bi thawbin. Maka Rasulullah kata mari pakaian. Fabusita lahu. Maka dibentangkan pakaian. Thumma qala li insani 'indahu israkh fi ahli khandaq. Maka panggil ahli khandaq semua. Berapa ribu je? 3,000 orang. An halumma ila al-ghada. Mari makan siang. Fajtama'a ahlul khandaq alaih faja'alu ya'kuluna minhu. Mari makan. Wa ja'ala yazidu hatta sadara ahlul khandaq anhu wa innahu la yasqutu min atrafis thawb. Gugur lagi, ada lagi. Boleh? Mari pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak dalam pakaian. Mari bagi. Orang ni ambil sikit sampailah semua dapat makan. Nah. Wa minha hadithu Shuwaihati Jabir. Wa kanat ghaira jiddin samina. Wa qala sana'tuha wa innama uridu an yansarifa ma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu. Di antaranya adalah Shuwaihah Jabir. Shuwaihah kata tahu ya? Syawaya. Syawaya. Panggang. Nah. Wa kanat ghaira jiddin samina. Bukanlah gemuk sangat. Maknanya taklah kurus, taklah gemuk sangat. Boleh. Maka katanya Jabir, sana'tuha. Aku buat ni innama uridu an yansarifa ma'i Rasulullah. Aku naknya adalah Rasulullah seorang je mari dengan aku. Boleh. Sebab apa? Sebab makanan tak banyak. Rumah Jabir di sini. Rumah Jabir dekat-dekat ni. Ni. Dekat-dekat ni rumah Jabir. Camp Rasulullah sini. Dekat dengan Jabal Silak. Dekat Jabal Silak ni ada Masjid 7. Boleh. Rasulullah camp besarnya adalah di Masjid Fatah. Boleh. Dekat dengan Bani Haram lah ni. Nah. Okey. Maka di sini bani dekat Bani Haram, di sinilah mereka duduk. Kawasan inilah. Lah. Rumah Sayyidina Jabir. Jadi falamma qultu lahu. Apabila aku kata ya Rasulullah, aku ada ni sikit ni. Maka amara sarikhan. Maka Rasulullah pun suruh. Fasarakha an insarifu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Jabir ibn Abdullah. Mari kita pergi rumah Jabir belaka. Kenapa boleh pergi rumah Jabir? Sebab rumah Jabir dekat dengan Khandaq. Sebab kalau kita nak kembali kepada Madinah, kalau jalan dekat dengan sejauh. Jauh. Qala qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada apa dah. Makan sikit. Qala fa aqbala an-nasu ma'ahu fajalasa fa akhrajnahu ilaihi. Maka kami pun Allahumma salli alaihi kami keluarkan Shuwaihah. Fabarraka. Rasulullah pun tabrikkan, memberkati. Thumma samallaha azza wajal. Thumma akala wa tawaradaha an-nas. Kullama faragha qaumun qamu wa jaa akharun. Orang lain datang, mari, masuk, masuk. Hatta sadara ahlul khandaq anha. Sehinggalah cukup 3,000 orang makan. Rawahul Bukhari wa fihi wa hum alfun. Tapi dalam Bukhari tu mereka ni 1,000 saja. Tapi dalam khabar Ibnu Sa'din berapa? Mereka ni 1,000. Moga-moga wahum alf, maknanya alf di situ nak bagi tahu mereka tu ramai. 1,000, bukan 1,000. Tapi nak ayatnya mereka tu ramai. Fa uqsimu billah laqad akalu hatta tarakuhu wan harafu. Mereka makan semua sehingga tinggal mereka pun bersurai. Wa inna burmatana la taghittu kama hiya. Tengok sama je makanan tu. Wa inna ajidana la yukhbazu kama huwa. Maknanya makan sedap lah. Wa minha hadithu Salman al-Farisi. Di antaranya adalah hadis Salman al-Farisi. Annahu qala darabtu fi nahiyati min al-khandaq faghaladat alayya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribun minni. Aku duk gali tu tengok susah. Yang ni parit ni susah sikit. Rasulullah dekat dengan aku. Apabila falamma ra'ani adribu wa ra'a shiddatal makani alayya. Apabila Rasulullah tengok aku pukul-pukul dan Rasulullah tengok aku tu susah, nazala fa akhadha al-mi'wal. Maka Rasulullah mari ambil kapak tu daripada aku.
Boleh. Min yadi fadaraba bihi darbatan lama'at tahta al-mi'wali barqatun. Boleh. Yang mana apabila pukul tu nampak bersinar. Thumma daraba bihi ukhra falama'at tahtahu barqatan ukhra. Kemudian bersinar sekali lagi. Ada cahaya. Thumma daraba bihi thalithata falama'at barqatun ukhra. Kemudian 3 kali. Qala qultu bi abi ummi anta ya Rasulullah. Ma hadha alladhi ra'aitu yalma'u tahta al-mi'wali wa anta tadribu. Apa ni? Apa yang aku nampak ni? Apa orang panggil sinaran? Yang mana bawah kapak ketika kamu memukul ya Rasulullah. Qala awaqad ra'aita dhalika ya Salman? Kamu nampak ke ya Salman? Qultu na'am. Boleh. Seolah-olah maknanya orang lain tak nampak. Boleh. Salman yang nampak. Nah, qala ammal ula. Adapun ula fa inna Allah fataha alayya bihal Yaman. Rasulullah Allah Taala buka kepada aku Yaman. Wa amma tsaniyah fa inna Allah fataha alayya bihal Syam wal Maghrib. Syam dan Maghrib. Wa amma thalithatu fa inna Allah fataha alayya bihal Masyriq. Jadi semua. Rasulullah nampak semua. Qala Ibnu Ishaq wa haddathani man la attahimu an Abi Hurairah annahu kana yaqulu hina futihat hadhihi al-amsar fi zaman Umar wa zaman Uthman. Semua ni dibuka pada zaman Umar, zaman Uthman. Iftatahu ma badalakum fa walladhi nafsi Abi Hurairah biyadihi maftatahtum min madinatin wa la taftatahunaha ila yaumil qiyamah illa wa qad a'ta Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fatihaha qabla dhalika. Nah, kamu buka ke bila pun Madinah mana ke sampailah hari kiamat kecuali Allah Taala telah bagi kuncinya kepada Rasulullah. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Khandaq aqbalat Quraisyun hina nazalat bimajtama'il asyal. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai Khandaq, gali parit, maka Quraisy pun marilah sampailah dekat Mujtami' al-Asyal. Mujtami' al-Asyal tu tempat yang berhimpunnya orang panggil banjir. Boleh. Maknanya kalau air apa semua turun, di situ akan menimpun tanah lapang lah. Wa Ghatafan wa man tabi'ahum bi dhanbi naqma. Tadi kalau Quraisy di Mujtama' al-Asyal. Kalau Ghatafan dekat Naqma. Ila jambi Uhud, dekat dengan Uhud. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun hatta ja'alu dhuhurahum ila Sal'a. Boleh. Dan orang Islam muslimun keluar sehinggalah jadikan zuhur mereka kepada Sal'a. Di sinilah. Jom. Ni di sini. Ni apa orang panggil ni Khandaq Ni Sal'a ke? Mereka membelakangi Sal'a. Sal'a duduk belakang mereka. Jadi di sinilah. Maknanya tentera ni di sini 3,000 muat. Jangan tertipu dengan peta ni. Peta ni besar je. Okey. Maka fi 3,000 minal muslimin fadaraba hunalika askarahu wal khandaqu bainahu wa bainal qaum. Jadi khandaq di antara dia dan di antara orang Quraisy. Wa amara bin nisa' wadh dharari an yaj'alu fil atab. Okey. Kemudian waqala Ibnu Sa'din kana liwa'ul muhajirin biyadi Zaid bin Harithah wa liwa'ul ansar biyadi Sa'd bin Ubadah. Ada dua orang panggil dua panji. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'athu Salamah bin Aslam fi 200 rajulin wa Zaid bin Harithah fi 300 rajulin yahrusuna al-Madinah. Dan Rasulullah utus 200 orang. Salamah bin Aslam 200 orang dan Zaid bin Harithah 300 orang untuk jaga Madinah. Jaga mana? Di masjid lah. Masjid Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhhiruna at-takbir, dan mereka tu takbir. Wa dhalika annahu kana yakhafu 'ala adh-dharari min Bani Quraidah. Sebab apa? Sebab takut Bani Quraidah serang. Kan Bani Quraidah mana? Bani Quraidah belakang. Bani Quraidah ni belakang ni, kawasan ni. Jadi dia takut serang ni di kota Madinah ni. Jadi kena hantar juga 200 orang, 300 orang standby. Wa kana Abbad bin Bishrin ala harasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jaga Rasulullah? Abbad bin Bishrin. Ma'a ghairihi min al-ansar yahrusunahu kulla laylah. Kadza qala Ibnu Sa'din fi hadzal mawdi'. Wa qala fi bab hurras an-nabi sallallahu alaihi wasallam harasahu yawm badrin hina nama fil 'arish Sa'd bin Mu'adz wa yawm Uhud Muhammad bin Maslamah wa yawmul Khandaq Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi ada dua. Tempat Khandaq Ibnu Sa'ad kata Abbad bin Bishrin. Tapi ketika hurras Rasulullah dia kata Az-Zubair bin Al-Awwam. Moga-moga dua-dualah. Moga-moga dua-dua jaga Rasulullah. Maknanya saling berganti. Az-Zubair bin Al-Awwam dengan Abbad bin Bishrin. Okey. Raj'un ila Ibn Sa'din. Wa kana al-musyrikuna yatanawabuna bainahum. Musyrikun dia ganti-ganti.
Fayagdu Abu Sufyan bin Harbin fi ashabihi yawman. Wayagdu Khalid bin al-Walid yawman. Wayagdu Amr bin al-As yawman. Wayagdu Hubairah bin Abi Wahbin yawman. Wayagdu Ikhrimah bin Abi Jahl yawman. Wayagdu Dirar bin al-Khattab al-Fihri yawman. Fala yazaluna yujiluna khailahum. ويتفرقون مرة ويجتمعون أخرى ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون رماتهم فيرمون. Mereka ni saling berganti. Okey, hari ni kan mereka ni ramai 10,000. Mana muat nak masuk semua tu. Maka mereka pun silih berganti. Hari ni tentera Abu Sufyan. Esok tentera Khalid ibn al-Walid sampai habis. Mereka duk kata lah. Nak lintas tak boleh. Maka mereka pun memanah. رجع إلى ابن إسحاق وخرج عدو الله هويي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي. Sampailah Huyai bin Akhtab. Bapa mertua Nabi lah, tapi bukan bapa mertua lah. Tak ada alaqah. Sebab apa? Sebab dia musyrik, mata kafiran. Maka dia ni adalah daripada Bani Nadir. Dia datang kepada Ka'ab bin Asad Al-Qurazi daripada Bani Quraizah. Boleh? Maknanya kita boleh bayar je. Kita boleh bayar. Ni siapa dia? Ni Ghatafan. Ni tentera Quraisy. Ni adalah daripada Bani Quraizah. Maka daripada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni dia mari ikut belakang. Dia pergi ikut belakang, dia masuk ke Bani Quraizah. Dia pun kacak dengan Bani Quraizah. Sahibi Bani Aqdi Bani Quraizah wa ahdahum. Sahiba Aqdi Bani Quraizah wa ahdahum. Maknanya dia dah apa-apa urusan kita tengok kepada Ka'ab bin Asad Al-Qurazi. Wa kana qad wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi wa aqadahu ala dhalika. Okey, maka sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muada'ah dah buat perjanjian. Boleh? Dah janji dah bahawa dia tu tidak akan kacau. Falamma sami'a Ka'bun bi Huyai aghlaqa dunahu baba hisnihi. Apabila Ka'ab dia dengar Huyai datang, maka dia tutup pintu. Fasta'dana alaihi fa aba an yaftaha lahu. Boleh? Dia pun minta izin untuk buka, maka dia tak nak buka. Fanadahu Huyayun, waihaka ya Ka'ab, iftah li. Bukalah. Boleh? Qala waihaka ya Huyai, innaka mru'un mash'um. Kamu ni lelaki yang mash'um, lelaki yang majal. Lelaki apa orang panggil? Lelaki sial. Wa inni qad ahadtu Muhammad, aku janji dah dengan Muhammad. Falastu binaqidil ma baini wa bainahu, aku tidak akan mungkar janji. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqa. Aku tidak berpendapat melainkan dia tu benar, jujur. Qala waihaka iftah li ukallimaka. Bukalah, aku nak cakap ni. Qala ma ana bifa'ilin, tak nak, aku tak nak. Qala ama in aghlaqta duni illa takhawufan ala jushay syatika. Jushay syatika? Mana? Nantilah. An akula ma'aka minha. Boleh? Kamu tak buka pintu ni, aku tahu dah. Sebab takut aku makan makanan kamu tu. Jushay syatika adalah ta'amun yusna'u minal burri. Makanan lah yang dibuat daripada tepung yang majrush. Yulqa alaihi lahmun aw tamrun. Maknanya bolehlah dushaish ataupun jushaish. Okay. An akula ma'aka. Kamu takut aku makan sekali dengan kamu tu. Boleh? Fa ahfadhar rajula. Maka dia pun fa ahfadhar rajula. Maknanya apa dia? Nak kata kat aku kopi. Mana boleh? Dua orang dulu gitu je. Tak boleh orang kata kopi. Tak boleh. Buka selalu begitu. Kita, siapa dia kata kita kopi? Fa ahfadhar rajula. Dia jaga. Fa fataha lahu. Dia pun buka lah begitu. Fa qala wa haka ya Ka'ab. Ji'tuka bi'izzid dahr wa bi bahri tam wa ji'tuka bi Quraisy hatta anzaltuhum bi mujtama'il asyal min Roma. Wa hak ya Ka'ab. Aku datangkan dengan apa dia? Tentera yang paling kuat. Bi'izzid dahr. Tentera yang paling kuat, paling agung. Wa bi bahrin tab. Maknanya tentera yang meluas. Boleh? Waji'tuka bi Quraisy. Aku datangkan dengan Quraisy. Hatta anzaltuhum. Sehingga aku letak dia tu bimujtama'il asyal min Roma. Wa Ghatafan. Aku datang ke Ghatafan. Hatta anzaltuhum bi dhanbi naqma. Ila janibi Uhud. Dekat dengan Uhud. Qad ahaduni wa aqaduni. Ala alla yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa man ma'ah. Dan mereka telah janji. Telah buat perjanjian dengan aku bahawa mereka ni akan berperang. Sehinggalah kita ni istiqsal Muhammad. Kita ni buang Muhammad daripada Madinah. Maka qala lahu Ka'ab. Maka Ka'ab pun kata, "Ji'tani wallahi bidhullid dahr." Kamu buat datang ni adalah dengan orang yang paling hina.
Boleh, yang paling apa orang panggil takdikan yang paling agung kan? Dia kata tak, yang paling hina. Wa bi jahamin qad haraka ma'uhu. Dan apa orang panggil dengan apa orang panggil awan. Kan tak dia kata laut kan? Maknanya awan yang luas. Dia kata tak, kamu datang apa orang panggil? Awan yang tak ada air tu. Awan saja. Yang mana tak ada air. Mana tadi? Maka qad haraka ma'uhu yur'idu wa yubruq wa laysa fihi syai'. Ya betul, yubriq. Maknanya adalah apa orang panggil pelakar, apa orang panggil pelakar. Adalah peti tu, tapi tak ada air. Boleh, nampak jabah tapi tak ada air. Wai hakaya Huyai, da'ni wa ma ana alaih. Huyai, tolonglah, jangan libatkan aku dalam perai ni. Boleh. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'a. Aku tidak berpendapat daripada Muhammad kecuali benar dan jujur. Falam yazal Huyayyun bi Ka'bin yaftiluhu fi dharwati wal gharib. Begitulah. Huyai pun duk cakap dengan Ka'ab sehinggalah boleh. Maknanya mulawadah lah. Yang tu masal saja. Hatta yaftiluhu fi dharwati wal gharib. Yang tu adalah masal. Maknanya gitulah duk apa orang panggil mufawadah. Tahu kan mufawadah? Kecek kira. Boleh, dia duduk kecek kira. Boleh. Hatta samaha lahu an a'tahu ahdan min Allah wa mithaqan. La in raja'at Quraisy wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an adkhula ma'aka fi hisnika hatta yusibuni ma asabaka. Fa naqada Ka'b bin Asad ahdahu. Jadi sehinggalah dia pun benarkan boleh bahawa dia berikan perjanjian. Boleh Ka'ab kata kepada Huyai, boleh aku nak masuk, tapi janji kalaulah Quraisy dengan Ghatafan balik dan walam yusibu Muhammadan, mereka tu tidak menang dengan Nabi Muhammad, an adkhula ma'aka fi hisnika. Boleh aku masuk dalam orang panggil tembok kamu, sehinggalah hatta yusibani ma asabaka. Maka khalas. Fa naqada Ka'b bin Asadin ahdahu. Sebab apa? Sebab dia lindung Huyai bin Akhtab. Wa bari'a ma kana bainahu mimma kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khabara wa ila al-muslimin. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adz wa Sa'd bin Ubadah wa ma'ahuma Ibnu Rawaha wa Khawwat bin Jubair. Maka apabila sampai khabar kepada Rasulullah bahawa Ka'ab bin apa tadi? Ka'ab bin Asad, Huyai bin Akhtab. Boleh. Huyai bin Akhtab An-Nadri. Lepas tu Ka'ab bin Asad Al-Quradi. Jadi sampai berita bahawa Ka'ab bin Asad Al-Quradi telah mungkir janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duk kalut-kalut dengan Khandaq ni, Rasulullah utus empat orang. Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Mu'adz, Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, Khawwat bin Jubair. 4 orang. Faqal, kata Rasulullah, intaliqu hatta tantadhiru ahaqqun ma balagana an haula'il qaum. Boleh. Pergi. Maka tengok. Boleh. Tengok betulkah apa yang sampai bahawa Ka'ab bin Asad Al-Quradi telah mungkir janji. Boleh. Fa in kana haqqan falhanu ilayya lahnan hatta a'rifah wala tafattu fi a'dadin nas wa in kanu 'ala al-wafa' fi ma bainana wa bainahum fajharu bidzalika lin-nas. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah betul, maka bagi isyarat kepada aku bahawa sehingga aku tahu bahawa mereka ni betul-betul. Boleh. Tapi janganlah tersebar kepada orang lain. Boleh. Sebab apa? Sebab sekarang kita tengah perang. Boleh. Sekarang kota Madinah di tengah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, Bani Quraidah di sini. Lepas tu Rasulullah di sini. Kalaulah dia bagi tahu, maka orang akan takut. Sebab apa? Sebab dia di tengah-tengah. Tersebar berita, kalau tersebar berita, boleh. Orang di Madinah takut ke tak? Orang di Madinah takut. Sebab yang ni Bani Quraidah, yang ni tentera Ahzab. Dua-dua tu boleh nak serang kiri kanan, atas bawah. Maka Rasulullah kata, kalaulah mereka tu betul-betul mungkir janji, maka buat isyarat ke apa semua ke, biar aku tahu mereka ni mungkir janji. Tapi kalaulah mereka tidak mungkir janji, maka bagi tahu. Tak, Bani Quraidah tidak mungkir janji. Bani Quraidah masih lagi bersama kita. Ni tak apa, sebab yang ni buat orang tenang. Maknanya ancaman daripada atas sajalah. Okey. Fa kharaju hatta atawhum fawajaduhum ala akhbathi ma balaghahum anhu. Rupa-rupanya lebih teruk. Boleh. Bukan sekadar nak lindung
nak lindung Huyai bin Akhtab, tak, lebih teruk. Nalu min Rasulillah, mereka mengata kepada Rasulullah. Boleh? Nalu min maknanya ngata. Maknanya aba, mengaibkan. Ingat tu, nala min maknanya kata kat orang. Boleh? Kalau nala saja maknanya yang tu kita dapat dapat sesuatu. Tapi nala min, ingat nala kalau dia ta'addi dengan min, maka yang ni adalah apa maknanya mengata, kata kat orang. Maka waqalu man Rasulullah, siapa Rasulullah? Dia nganyi pula. La ahda bainana wa baina Muhammad, tak ada perjanjian apa semua, la aqda. Fasyatamahum Sa'd bin Mu'adz wa syatamu. Sa'd bin Mu'adz pun kata kepada orang Yahudi Bani Quraizah, dan mereka pun kata balik. Wa man rajulan fihi hiddah, wa kana rajulan fihi hiddah. Maknanya mulut dia tu tajam lah. Faqala Sa'd bin Ubadah, katanya Sa'd bin Ubadah, da'aka musyatamatahum, fama bainana wa bainahum arba minal musyatamah. Khalas, lebih untung apa yang di antara kita khalas, tak sedap mengatalah mereka. Yang di antara kita dengan mereka tu lebih untung daripada musyatamah. Wa dzakara Ibnu A'idin anna alladhi syatamahum Sa'd bin Ubadah. Jadi ada dua lah, Sa'd bin Mu'adz ke ataupun Sa'd bin Ubadah. Boleh kita kata dua-dua lah. Walladhi qala lahu ma bainana wa bainahum arba minal musyatamah Sa'd bin Mu'adz. Maknanya terbalik. Ya, ada dua kisah lah. Tak kira lah, salah seorang daripada Ahadus Sa'dain kata, dan satu lagi tu pujuk. Tak usah kata lah. Tak ada untung lah. Thumma aqbala Sa'dani wa man ma'ahuma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallamu alaihi. Bagi salam. Thumma qalu adala wal qarah. Ay ka ghadri adli wal qarah bi ashabir rajim. Boleh? Adala wal qarah. Ka ghadri adlin wal qarah. Sebagaimana adad dengan qarah bi ashabir rajim. Ingat ke tak ashabir rajim? Ashab Bi'r Ma'unah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus 70 qurra. Apabila utus 70 qurra tu, maka mereka pun bunuh. Begitulah mereka. Boleh, mereka tu mungkir janji. Adlun wal qara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Abshiru ya ma'syaral muslimin. Boleh. Abshiru ya ma'syaral muslimin. Berita bergembira. Sepatutnya benda ni bukan berita gembira sebab kita ada dua orang musuh sekarang. Boleh, ada empat dah lah. Kita ada Quraisy, kita ada Bani Nadir, kita ada Ghatafan, dan kita ada Bani Quraizah. Makin banyak. Tapi Rasulullah kata, abshiru ya ma'syaral muslimin. Wa 'azuma 'inda dhalikal bala' washtadda al-khauf. Maka besarlah ujian, takutlah. Wa atahum aduwwuhum min fawqihim wa min asfala minhum. Daripada atas, daripada bawah. Hatta dhanna al-mu'minuna kulla dhann. Sehinggalah mukmin dia zan macam-macam. Wa najumal nifaqu min ba'dil munafiqin. Berkembanglah kenifakan. Betul? Berkembang kenifakan pada sebahagian munafikin. Hatta qala Mu'attib bin Qushair, kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna al-yawma la na'manu ala nafsihi an yadhhaba ila al-gha'iti. Muhammad dia janji kita akan makan daripada simpanan Kisra dengan Kaisar. Hari ni kita tak apa dia. Kita tidak aman pun. Nak pergi berak pun tak aman. Sedaplah dia. Wa qila lam nakun Mu'attib minal munafiqin. Wa qad syahida Badra, qalahu Ibnu Hisham. Okey, tapi pendapat Ibnu Hisham kata tak, Mu'attib Ibnu Qushair ni adalah ashabu Badrin. Ada ni cerita siapa ni? Ibnu A'idh ke? Ibnu A'idh atau Ibnu Hisham kata tak, dia bukan daripada munafiqin. Tapi Ibnu A'idh kata dia adalah daripada munafiqin. Qala Ibnu A'idh wa qala rijalun mimman ma'ahu ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Khalas, tidak ada apa dia, tidak ada tempat tinggal bagi kamu. Khalas, balik semula. Semua ni diceritakan dalam perang Ahzab kan? Ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya yaqulu inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara walau dukhilat 'alaihim min aqtariha. Semua tu disebut dalam surah Al-Ahzab. Jadi untuk faham surah Al-Ahzab, maka kita kena istihdar apa yang disebut dalam sirah Al-Ahzab, Ghazwa Al-Khandaq. Qala Ibnu Ishaq, wa kana Aus bin Qaidhi, ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Tadi ayat apa dia? Ayat daripada surah Al-Ahzab. Ya Rasulullah, buyutana aurah tu boleh, maknanya tak ada benteng, tak ada apa ni Rasulullah.
boleh tak kami nak balik? Lah. Minal adu, maknanya konsul lah. Kalau orang mari serang tu tak ada benteng, tak ada apa, khalas, maka terus. Lah. Sebab tu wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqala ma farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Dari surah Ahzab ayat 13 lagi. Nah, surah Al-Ahzab ayat 13. Maka kata buyutana 'aurah wa dhalika an mala'in min rijali qaumi. Maka beberapa orang lah daripada kaum dia. Fa'adhan lana an nakhruja fanarji'a ila diyarina fa innaha kharijun minal Madinah. Sebab apa? Izinlah kepada kami ya Rasulullah untuk kembali kepada rumah kami sebab dia tu adalah luar Madinah. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama alaihi al-musyrikun bid'an wa 20 lailatan qariban min syahrin. Lam yakun bainahum harbun illa ar-ramya bin nabli wal hisar. Illa ar-ramyu bin nabli wal hisar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan musyrikun berapa? 20 hari. Nah, lebih kurang 20 hari, 20 malam dekat dengan sebulan yang mana tidak berlaku peperangan melainkan hanya orang panggil balian anak panah saja dan hisar. Tahu kan hisar? Kepung. Berlaku kepungan saja. Wa qala ibn A'idin wa aqbalu Nauf ibn Abdullah ibn al-Mughirah al-Makhzumi ala farasin lahu liyuthibahu al-Khandaq. Dan Naufal bin Abdullah daripada Banu Makhzum, dia naik kuda dia untuk lompat Khandaq. Boleh untuk langkah Khandaq. Fa waqa'a fil Khandaq. Kemudian jatuh dalam Khandaq. Maknanya luaslah. Sampai kuda tak boleh nak melompat. Fa waqa'a fil Khandaqi fa qatalahu Allah. Wa kabura dhalika 'ala al-musyrikin. Jatuh dalam Khandaq maka mati. Ni jatuh dalam Khandaq mati. Sebab Khandaq dalam je. Lebar 5 meter, dalam tu 3 meter. 3 meter ni luas lah. Kalau yang tak nak lompat tak jadi. Nah, kalau normal 2 meter kan. Kalau orang normal 2 meter. Tambah lagi, semeter lagi. Nah. Ala kulli hal maka tak boleh nak ni lah, tak boleh nak orang panggil tak boleh nak litah. Okey, maka Allahumma salli ala Muhammad fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna nu'tikumud diyah ala an tadfa'u ilaina fadfinahu. Maka besarlah sebab apa? Sebab Naufal bin Abdullah bin al-Mughirah al-Makhzum ini adalah sayyidul qaum. Sayyid Bani Makhzum. Jadi jatuh dalam Khandaq. Maka dia pun utus kepada Rasulullah. Kami akan bagi diyah. Kami akan bagi diyah kepada kamu dengan syarat an tadfa'uhu ilaina fanadfinahu. Kami akan bagi diyah tapi dengan syarat, maknanya 100 ekor unta dengan syarat badan tu kami nak ambil, kami nak tanam. Boleh? Maka faradda ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khabithud diyah. Tak payahlah ambil lah. Nak jasad dia kan? Nak yang mati tu kan? Mati dah lah, kafir. Boleh? Ambil lah. Fala'anahu Allah wa la'ana diyatah. Boleh? Maka Allah Ta'ala laknat dia dan laknat dia tu. Wala namna'ukum an tadfinuhu. Khalas, kami tidak halang. Nak tanam, sila. Wala arba lana fi diyati. La hajata lana fi diyati. La arba maknanya la hajata. Khalas, kami tak nak pun. Nak dia, tak nak. Qila a'tuhu fi jussatihi 10,000. Mereka bagi berapa? 10,000. 10,000 berapa tak tahulah. 10,000 dirham ataupun dinar. Wallahu alam. Tapi Rasulullah tak nak dia ambil lah. Qala Ibn Ishaq wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama haddathani Asim bin Umar an az-Zuhri ila Unayyah bin Husn bin Huzaifah bin Badr al-Fazari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun utus kepada Uyainah bin Hisnin wa ila al-Harith bin al-Auf bin al-Murri. Maknanya utus kepada Bani Ghatafan. Sebab Bani Ghatafan kan 3 kan? Tadi Bani Fazarah, Bani Murrah dengan Bani Ashja'. Boleh? Tiga kelompok ni yang menghimpunkan Ghatafan. Maka dia kata apa dia? Wahuma qaida Ghatafan. Mereka dua ni adalah qaid kepada Ghatafan. Uyainah bin Hisnin dengan Harith bin Auf al-Murri. Rasulullah utus nak buat apa? Nak buat perjanjian. Fa'atahuma thulutha thimari al-Madinah. Yang mana Rasulullah akan bagi 2/3 hasil tanaman di Madinah. Hasil buah Madinah. Ala an yarji'a biman ma'ahuma anhu wa an ashabi. Boleh? Dia kata 2/3 buah Madinah. Kalaulah kamu baliklah Ghatafan balik. Ghatafan tidak ada kaitan. Tengok ni adalah politik lah.
Boleh, politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh apa, nak suruh orang balik sebab mereka ni 10,000 ramai sangat. Boleh, kalaulah Ghatafan balik, selesai dah. Boleh. Maka kita ada urusan Yahudi dengan Quraisy lagi. Boleh. Ala kulli hal. Fajara bainahu wa bainahuma as-sulhu hatta katabul kutuba. Okey. Maka Allahumma salli alaihi wasallam berlakulah as-sulh. Sampailah tulis kitab. Walam taqa' asy-syahadatu wala azimatu sulhi illa al-murawadatu fi dhalika. Tidak pun, tak nak pun syahadah dan tidak ada pun suluh kecuali murawadah saja. Wala. Falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaf'ala. Apabila Rasulullah nak betul-betul melakukan tadi 2/3 buah Madinah tu, maka ba'atha ila Sa'd ibn Mu'adz wa Sa'd ibn Ubadah yadhkuru dhalika lahumā. Maka Rasulullah pun bagi tahulah kepada Sa'd ibn Mu'adz dengan Sa'd ibn Ubadah bahawa Rasulullah nak buat perjanjian dengan Ghatafan. Maka wastasharahuma fihi. Maka Rasulullah tanya pendapat Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, amran tuhibbuhu fanas'anuhu fanas'anuhu am syai'an amarakallahu bihi la budda lana minal amali bihi. Adakah benda yang kamu nak buat maka kami kena buat, ataupun sesuatu yang mana Allah Ta'ala suruh maka kami perlu buat. Am syai'an tasnu'uhu lana, ataupun benda yang mana kamu buat kepada kami. Maka yang ketiga kan pilihan, adakah benda yang kamu nak maka kami buat, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, sesuatu yang mana Allah Ta'ala suruh maka kita kena buat, ataupun sesuatu yang kamu buat untuk kami senang. Boleh? Maka dia kata tak, aku buat untuk kamu. Nah, kalau aku tak nak. Tapi kerana orang takutlah sekarang, orang takut Quraisy, Ghatafan apa semua datang daripada belakang depan apa semua tu, maka wallahi ma asna'u dhalika illa anni ra'aitul araba qad ramatkum an qausin wahida. Aku tak buat begitu, melainkan aku nampak orang-orang Arab ni dia tu telah qad ramatkum, telah memanah kamu daripada satu panah. Boleh, payahlah. Semua orang Arab panah dengan satu panahan. Boleh. Jadi susah. Wa kalabukum min kulli janibin. Dan mereka tu telah cangkuk kamu daripada setiap janib. Okay, tahu dek kalib ya, kalalib tak adalah cangkuk. Maknanya telah umpan, maknanya telah cangkuk daripada setiap janib. Depan ada, depan belakang. Fa aradtu an aksira ankum min syaukatihim ila amrin ma. Maka aku naklah memecahkan kekuatan mereka. Mereka 10,000, mereka kuat, tapi kalau aku pecahkan tentera tu, kalaulah Ghatafan dah kembali, 2,000 dah kembali. Dekat 3,000 dah kembali. Jadi tinggal 7,000 lagi. Maka faqala lahu Sa'd ibn Mu'adz. Maka katanya Sa'd ibn Mu'adz, ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa ha'ula'il qawm ala syirki billah wa ibadatil awthan la na'budullah wa la na'rifu wa hum la yatma'una an ya'kulu minha tamratan illa qiran aw bai'a. Fahina akramana Allahu bil Islam wa hadana lahu wa a'azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana. Boleh. Kami dan mereka ni syirik kepada Allah, menyembah berhala. Kami tidak menyembah Allah. Kami tak kenal pun Allah. Dan mereka tu wahum la yatma'una. Mereka tu tak ingin pun makan tamrah kecuali dengan qira. Kecuali dengan bai'. Maknanya qira tu maknanya tetamu, jadi tetamu. Kalau bui saja-saja mereka tak nak. Sebab mereka ni adalah ahlu karam. Ataupun bai'an, mereka jual beli. Mereka nak jual beli. Mereka nak apa dia orang panggil? Mereka nak kalau jadi tetamu baru boleh makan. Ketika Allah Ta'ala telah mengikramkan kita dengan Islam, Allah Ta'ala telah hidayah kepada kita, Allah Ta'ala telah memuliakan kita, kenapakah kita nak bagi harta kita? Lah. Malana bihadza min hajah. Tak ada hajat pun ya Rasulullah. Tak payah. Wallahi la nu'tihim illa as-sayfa. Kita tak akan bagi kecuali pedang. Hatta yahkumallahu bainana wa bainahum. Sehinggalah Allah Ta'ala berhukum atas kita dengan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anta wa zak. Ikut. Dua tu ya. Sama ada dua tu ya. Fatanawala Sa'dun as-sahifata famaha ma fiha min al-kitab. Maka saat pun ambil surat tadi, mereka pun sapu balik. Boleh. Thumma qala liyajhadu alaina. Khalas, ikut dia. Dia nak buat kita, dia nak kepung kita,
nak buat kita susah, ikut dia. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun wa aduhum muhasiruhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduklah dalam keadaan musuh mengepung. Walam yakun bainahum qital. Tidak berlakunya peperangan. Illa, kecuali anna fawarisa min Quraisy, beberapa tentera berkuda daripada Quraisy. Minhum Amr bin Abdi Wuddin wa Ikrimah bin Abi Jahlin wa Hubairah bin Abi Wahbin wa Dirar bin Al-Khattab. Berapa dah? 4 orang. Amr bin Abdi Wuddin, Ikrimah bin Abi Jahlin, Hubairah bin Abi Wahbin, Dirar bin Al-Khattab. Talabbasu lil qital. Mereka memakai ready dah untuk qital. Hatta kharaju ala khailihim. Sehinggalah mereka pun datang dengan kuda mereka. Hatta marru bimanazili Bani Kinanah. Sehinggalah mereka sampai kepada tempat Bani Kinanah. Faqalu tahayyabu ya Bani Kinanah lil harbi. Ready untuk perang. Fasata'lamuna manil fursana liyau. Kamu akan tahu siapakah sebenarnya tentera berkuda. Siapakah pahlawan yang jago sebenarnya. Thumma aqbalu tu'niqu bihim khailuhum hatta waqafu 'ala al-khandaq. Kemudian mereka pun pergilah. Tu'niqu maknanya tusri'u, bagi cepat-cepat. Boleh. Sampailah mereka tu dekat dengan Khandaq. Falamma ra'ahu qalu wallahi inna hadhihi lamakidatun ma kanatil arabu takiduha. Sampai dekat Khandaq, tak pernah ni orang Arab ni. Mana ada orang Arab yang buat Khandaq? Boleh. Tentera berkuda dah ada dah. Tak ada orang Arab lagi ni. Summa tayammamu makana minal khandaqi dayyiqan. Kemudian mereka pun pergi cek Khandaq. Daripada awal sampai habis, mereka dapati ada tempat yang dayyiqan. Maknanya tempat yang sempit sikit. Fadarabu khailahum faqtahamat minhu. Maka mereka pun katak kuda mereka, maka mereka melintasilah. Fajalat bihim fi sabkhati bainal khandaqi wasalla. Maka khalas, lintaslah, masuklah di antara Khandaq dengan Salla. Wa kharaja Ali bin Abi Talib fi nafarin ma'ahu minal muslimin. Maka Ali bin Abi Talib keluarlah. Hatta akhadhu alaihim as-saghrata allati aqhamu minha khailahum wa aqbalatil fursan tu'niqu nahwahum. Maka berperanglah. Wa kana Amr bin Abdi Wuddin qad qatala yawma Badrin hatta athbata al-jaraha falam yashhad yawma Uhud. Amr bin Abdi Wuddin, dia telah berperang pada hari Badar dan dia tu cedera parah, maka dia tidak menyaksikan hari Uhud. Maka falamma kana yaumul khandaq, apabila perang Khandaq, kharaja mu'liman liyura makanuhu. Dia pun keluarlah dalam keadaan ada tanda supaya orang nampak dia. Falamma waqafa huwa wa khailuhu qala man yubaris. Siapa nak berperang dengan aku? Siapa nak bertanding dengan aku? Fabarazalahu Ali bin Abi Talib. Maka Ali bin Abi Talib pun keluar berperang. Wa zakara Ibn Sa'd fi hadzal khabar anna Amran kana ibn 90 sanah. Berapa umur je? 90 tahun. Jago lagi. Faqala Aliyun ana ubarizuhu. Aku akan perang. Fa'atahu Rasulullah alaihi wasallam sayfahu wa ammamahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bagi pedang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pakaikan Ali serban. Maka qala Allahumma a'inhu alaihi. Namanya Allahumma uqtulhu bihi. Raja'un ila al-awwal. Maka faqala lahu ya Amr innaka kunta ahadta Allah la yada'uka rajulun min Quraisyin illa ihda khillataini illa akhadtaha minhu. Faqala lahu ajal. Boleh. Ya Amr, katanya Ali, innaka kunta ahadta Allah. Kamu telah berjanji dengan Allah. La yada'uka rajulun min Quraisyin illa ihda khillataini illa akhadtaha minhu. Bahawa tidaklah seseorang daripada Quraisy mengajak kepada salah satu perkara kecuali kamu akan ambil salah satu daripadanya. Maka Ali kata, faqala lahu ajal. Ya betul. Maka Ali berkata, fa inni ad'uka ila Allah wa ila rasulihi wa ila al-Islam. Yang pertama, khillah yang pertama, sesuatu tawaran yang pertama, aku mengajak kamu kepada Islam. Qala la hajata li bidzal. Aku tak nak. Qala lahu Aliyun fa inni ad'uka ila al-nizal. Yang keduanya adalah aku ajak kepada kamu turun daripada kuda tu. Qala lahu lima ya ibn akhi. Kenapa kamu nak ajak aku kepada kuda? Fa wallahi ma ahabbu an aqtulaka. Bukan, boleh. Ilal nizal maknanya tak nak berperang. Boleh. Tak payahlah kita berdua berperang. Boleh. Aku dengan kamu tak payah berperang. Boleh. Qala lahu lima ya ibn akhi.
fa wallahi ma uhibbu an aqtulaka. Qala Aliun, dia kata, aku kenapa? Aku tak nak pun membunuh kamu. Qala Aliun, walakin ana uhibbu an aqtulak, tapi aku nak bunuh kamu. Qala faham ya Amrun 'inda dhalika, maka marah Amrun gitu, faqtahama an farasihi fa'aqarahu. Dia pun turun daripada kuda tu, dia pun sembelih kuda dia. Wa daraba wajhahu. Dia pukul muka dia, thumma aqbala ala aliyin fatanawala wa tajawala. Maka mereka pun berperanglah. Faqatalahu Aliyun. Maka khalas, Ali pun bunuh dia. Tapi dia ni termasuk daripada Fursan, daripada apa orang panggil Dahiyah. Tahu kan Dahiyah? Dahiyatul Arab. Dahiyah maknanya pahlawan lah, orang gedebeh. Faqatalahu Aliyun wa kharajat qailuhum munhazimatan hatta iqtahamat min al-khandaqi haribatan. Maka khalas, baliklah semua. Nah, 3-4 orang ke tak ada? 3 orang tu pula lari. Amr bin Abdul Wud pun mati. Apatah lagi kalau kita. Wa qala Aliyun fi dhalika nasara al-hijarata min safahati ra'yihi wa nasartu dina Muhammadin bi dhirabi fasadattu hina taraktuhu mutajaddilan kal jaz'i hina baina dakadikin wa rawabi wa afaftu an athwabihi walau annani kuntul muqattaru bazzani athwabi la tahsabanna Allah khadhala dinihi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya masyaral ahzabi. Wa an Ibn Ishaq min ghairi riwayat al-Bakkai anna Amran lamma nada bi talab man yubarizuhu qama Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa muqanna'un fil hadid. Maknanya tutup muka dia dengan besi lah. Qala ana lahu ya nabi Allah. Faqala lahu ijlis innahu Amrun. Duduk. Amr tu kenal ke tak siapa Amrun? Amr bin Abdul Wadin ni adalah pahlawan orang Dabi Quraisy. Summa karrara Amrun ini nida. Amr pun panggil, siapa nak pergi dengan aku? Orang Quraisy semua tahu itu adalah Amrun. Jadi semuanya takut. Ali je. Wa ja'ala yu'annibuhum wa yaqulu aina jannatukum allati taz'umuna annahu man qutila minkum dakhalaha? Mana syurga yang mana kamu sangka orang yang dibunuh, orang yang syahid daripada kamu akan masuk? Afala tubrizuna lil rajulan? Tak nakkah seorang tu keluar? Faqama Aliyun qala ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Maka masalahnya innahu Amrun, duduk. Namun kamu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut apa? Thumma nada thalitha wa qala walaqad buhittu minan nida bi jam'ikum hal min mubarizin. Buhuhtu maknanya habis suara dah. Sebab dia guna suara tinggi, tinggi apa semua, halas. Habislah. Buhuhtu minan nida, aku letih dah memanggil. Habislah suara aku. Bi jam'ikum hal min mubarizin, adakah orang nak bertanding dengan aku? Wa waqaftu idh jabuna al-mushji'u wa wiqfata ar-rajul al-munajizu wa kadhaka anni lam azal mutasarri'an qabla al-hazazizi inna ash-shaja'ata fil fata wal jawda min khairil gharaizi. Tengok, aku berdiri ketika takut orang yang berani. Wiqfata berdirinya seorang lelaki yang mana menepati keberanian dia, menepati janji dia. Siapa nak mubarazah dengan aku? Wa kadzaka anni lam azal mutasarri'an qabla hazazizi, dan aku ni khalas cepat. Aku cepat kalau nak berperang apa semua, khalas mutasarri'an qibala hazazizi. Kalau nak perang aku orang nombor 1. Inna syaja'ata fil fata wal jawda min khairil gharaizi. Syaja'ah pada seseorang tu dan pemurah ni adalah sebaik-baik perangai yang ada pada seseorang lelaki. Khalas, boleh ambil je. Boleh ambil perkataan dia. Betul. Pemurah dan pemberani. Ini adalah sikap yang terbaik bagi seorang lelaki. Ghazirah yang terbaik bagi seorang lelaki. Makanan yang terbaik. Limpahan ataupun perangai seorang lelaki yang terbaik. Inna syaja'ata fil fata wal juda min khairil gharaizi. Faqama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali pun bangun juga. Faqala ana lahu ya Rasulullah. Tak boleh dah ni. Faqala innahu Amrun. Qala wa in kana Amran. Tak kira dah hari ni Amran pun. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasya ilaihi Ali wa huwa yaqul la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajizi. Hai, jangan cepat-cepat mengalah. Dia nak mengalah dah tadi. Kata tak ada menakut Ustaz ni. Kata la ta'jalanna, jangan cepat-cepat. Qad ataka mujibu sautika ghairu ajizi. Telah datang orang yang jawab suara kamu ghairu ajizi, bukan lemah, bukan takut.
dzuniyatin wa basiratin was-sidqu manjakul li faizin. Okey, dzuniyatin, orang yang ada niat untuk berperang dengan kamu, dan basirah, orang reti berperang, bukan penakut, tak kenai orang. Aku kenai siapa yang aku hadapi. Boleh. Was-sidqu manjakul li faizi, dan kebenaran ni adalah jalan keluar bagi setiap orang yang berjaya. Inni la arju an uqima alayka naihatal janaizi. Aku harap-harap sangat aku akan buat kepada kamu apa orang panggil hari berkabung. Hari apa dia? Hari apa yang jerit-jerit tu? Hari mati, meraung. Meraung orang jenazah. Nanti insya-Allah kita akan adakan majlis apa? Majlis meratapi. Meratapi. Majlis ratapan untuk kamu. Mana? Inni la arju an uqima alayka naihatal janaizi. Insya-Allah nanti khalas. Orang-orang Quraisy akan meraung kepada kamu. Kinayah kepada bunuhlah. Min darbatin najla yabqa zikruha indal hazazizi. Aku akan pukul kamu. Boleh pukul tu betul sehingga kan kekal. Nah, pada peperangan akan disebut siapa dia? Amr bin Wuddin dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Faqala Amr, man anta? Siapa kamu? Nah, qala ana Ali. Qala Ibnu Abdi Manaf. Adakah Ali bin Abdi Manaf? Kalau Ali bin Abdi Manaf dah tua, maknanya munasabahlah. Nah, qala ana Ali bin Abi Talib. Nah, aku ni adalah Ali bin Abi Talib. Sebab Ali bin Abi Talib kalau masa ni umur dia baru 20-an. Nah, lawan dengan orang 90-an. Boleh. Janganlah kita ingat 90-an ni sepuluh kita lah ni. Hendak 90-an tu gagah lagi jo. Nah. Qala ghairuka ya ibn akhi. Orang lain lah, tak payahlah. Min a'mamika, mari pak saudara, kat apa nak mari hok kecil-kecil ni. Man huwa asannu minka, orang hok lebih tua lagi. Fa inni akrahu an uhrika damaka. Tak saya aku bunuhmu. Nah, faqala Ali, walakinni wallahi ma akrahu an uhrika damaka. Tapi aku nak bunuhmu. Nah, faghadiba, marah dia. Wa nazala wa salla sayfahu ka'annahu sya'latu narin. Maka dia pun marah. Dia turun, dia pun buka pedang dia. Berapi buka pedang tu. Buka pedang tu berapi dah je. Thumma aqbala nahwa Ali mudaba. Wa yuqalu innahu kana ala farasihi. Dia tu ala farasihi. Faqala lahu Ali, kaifa uqatiluka wa anta ala farasika. Betul dah tadi. Nizal maknanya turun daripada kuda. Ala kullah tak apalah. Faqala kaifa uqatiluka wa anta ala farasika. Buat apa mu duduk atas kuda lagi? Walakin inzil ma'i. Fanazala inzil ma'i fanazala an farasihi thumma aqbala nahwahu fastaqbala Ali bidarakatihi fadarabahu Amr fiha faqaddaha wa athbata fiha as-sarf wa asaba ra'sahu fajajjahu fadarabahu Ali ala habal al-atiqi fasaqata wa thara al-ajaju wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takbir fa'arafa anna Aliyan qad qatalahu. Kelas, maka Ali pun pergilah dengan pedang dia dengan semua tu, maka dia pun pukul Ali. Mana? Maka dia pun faqaddaraha. Maka wa athbata fiha as-sayf. Maka dia pun kata atas orang panggil Amr bin Wuddin. Maka kena kepala dia. Maka luka kepala. Maka Ali pun kata atas habalil atiq. Tekaklah. Pasal Allahumma salli ala dekat ni lah. Apa orang panggil? Tali ataupun perisai dekat tekak dia. Pun kata, maka gugur. Khalas. Gagal lah. Wa thara al-ajaj. Gagal semua. Maka Rasulullah pun dengan takbir. Maka tahulah. Maka Amr bin Wuddin telah mati. Qala Ibn Hisham wa kana syi'aru ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi wa yaum Bani Quraizah hamim la yunsarun. Sebab tu kita letak dalam hizbah radakan hamim la yunsarun. Qala Ibn Ishaq wa haddathani Abu Layla Abdullah ibn Abdurrahman al-Ansari akhu Bani Harithah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okay. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin kanat fi hisni Bani Harithah yaum al-Khandaq. Rasulullah bersama dengan di hisni Bani Harithah pada hari Khandaq. Wa kana mimman ahsana husunal Madinah. Wa kana min ahsani husunil Madinah. Ni adalah orang panggil benteng yang paling teguh, paling kuat di Madinah. Qala wa kanat Ummu Sa'd bin Mu'adz ma'aha fil hisni. Mak kepada Sa'd bin Mu'adz bersama dengan Siti Aisyah dalam benteng tu. Qalat wa dhalika qabla an yudraba alaina al-hijab. Sebelum turunnya ayat hijab. Famarra Sa'dun wa alayhi dir'un lahu muqallasatun qad kharajat minhu dhira'ahu kulluha
wa fi yadihi harbatuhu yarqaddu biha wa yaqul labbith qalilan yashhadul hayja hamal la ba'sa bil mauti idza hanal ajal. Maka Sa'ad pula lalulah. Adalah maknanya dia ada baju besi apa semua, kecualinya mukallas, maknanya tidak ada tangan. Maknanya dia pakai gitu je. Tak ada yang tak ada tangan. Maknanya perisai itu tak ada bukan perisai. Yalah perisai inilah sampai sini je. Tangan itu masih terbuka. Dan di tangan dia tu adalah tombak dia tu. Yarqadu, maknanya dia yusra'. Maka dia kata labbith qalilan yashhadul hayja hamal la ba'sa bil mauti idza hana al ajal. Faqalat lahu ummu ilhaq ilhaq baniya faqad wallahi akharta. Maka dia kata, gigi cepatlah, orang lain duk berperang dah. Boleh? Ingat kat Bani Harithah nanti kita dah hantar tak pergi dah. Dekat Masjid Dar hantar pergi. Dekat itulah Bani Harithah. Itu adalah Masjid Bani Harithah. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah duduk. Ilhaq bunai. Faqad wallahi akharta. Gigi cepat-cepatlah. Kamu lambat duk baca syair lah pula. Labbith qalilan yashhadul haida hamal la ba'sa bil mauti idza hanal ajal apa semua. Nabi duk tu dah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqultu laha ya umma Sa'din wallahi lawaditu anna dir'a Sa'din kana asbagha mimma hi. Umma Sa'ad, aku harap sangat baju besi Sa'ad tu lebih labuh lah. Ni tangan dia tu tak tutup tu. Qalat wa khiftu alaihi haitsu asaba as-sahmu minhu. Aku takut kena kena anak panah apa semua. Tengok farumiya Sa'd bin Mu'adz bisahmin. Maka betul. Kena anak panah. Faquti aminhul akhal. Maka kena akhal di sini je. Ni urat akhal. Ni urat besar di sini ni. Arteri sini besar. Ketika anda masuk hospital itu, doktor mari cocok nak ambil darah sini kan. Anda tanya, ni apa ni? Dalam bahasa sains. Tak tahulah dik, kita panggil urat. Terima kasih kak. Tapi di sini akhal. Kalau kena sini je, innalillah je. Sebab besar sini. Ramahu kama haddathani Asim Hibban ibn Ariqah ahadu bani Amir ibn Lu'ay. Falamma asabahu qala khudha minni wa ana ibn al-Ariqah. Ambil daripada aku. Aku ni adalah Ibn al-Ariqah. Qala lahu Sa'ad arraqallahu wajhaka fin nar. Moga-moga Allah Taala memeluhkan wajah kamu dalam neraka. Sedap lalu deh. Ariqah adalah Qilabah bintu Sa'ad. Nama Ariqah sebab bau dia tu, wangian dia tu sedap. Dia ni adalah jaddah Ummul Mukminin Khadijah. Gitu. Ala kulli hal. Mana tadi? Yuqalu balil ladzi ramahu Khafajah. Ada dua lah. Hibban ibn Ariqah ataupun Khafajah ibn Asim ibn Jubarah. Qila balil ladzi ramahu Abu Usamah al-Jushami halifu Bani Makhzum. 3 orang. Raj'un ila khabar Ibn Ishaq. Kembali balik cerita yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Sa'din. Thumma qala Sa'dun. Katanya Sa'ad. Sa'ad mana? Sa'ad bin Mu'adz. Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'a fa abqini laha. Ya Allah, kalaulah kamu masih mengekalkan peperangan dengan Quraisy, ada lazim masih kekal, masih lagi berlaku peperangan dengan Quraisy, maka hidupkan aku, kekalkan aku. Fa innahu la qauma ahabbu ilayya an ujahida fi qaumin adzaw rasulaka. Sebab tidak ada satu kaum yang aku lebih suka untuk jihad daripada kaum yang mana telah menyakiti Rasul kamu. Wa akhrajuhu wa kadzabuh, mengeluarkan Rasulullah, mendustai Rasulullah. Allahumma in kunta qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum faj'alha li syahadah. Ya Allah, kalaulah kamu telah meletakkan perang di antara mereka, khalas, tak ada perang, ni adalah perang yang last di antara Quraisy dengan Rasulullah, khalas, maka faj'al li syahadah, jadikanlah aku ni mati syahid. Wala tumitni hatta taqarra aini min Bani Quraizah. Jangan matikan aku sehingga selesai sejuk hati aku daripada Bani Quraizah. Jangan mati sampailah Bani Quraizah. Selesai je Bani Quraizah, pendarahan tu bagi balik. Pendarahan tu berhenti. Dia buat macam tu, dia letak, ya Allah, dia pun doa ni. Maka berhenti darah. Lepas tu gilah kat Bani Quraizah. Apabila selesai Bani Quraizah, mati je, berdarah. Maka selesai je berdarah, Fatimah mati. Wala tumitni hatta taqarra aini min Bani Quraizah.
Wa dzakara Ibnu Aidin anna al-musyrikina jahazu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katibatan 'azimatan ghalidhah faqataluhum yawman ila al-lail. Besar, apa orang panggil, satu faktor besar daripada tentera. Sehari suntuk, satu hari sampai malam. Falamma hadaratil asru danatil kata ibu. Apabila dekat dengan asar, dekatlah apa orang panggil kata ibu. Dekatlah apa orang panggil barisan tentera tu. Falam yaqdirin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi alladhina kanu ma'ahu an yusallu salata ala ma aradu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak solat. Tak mampu nak solat ikut tu. Fankafa'at ma'al lail. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna an salatil asri mala Allahu butunahum wa quburahum nara. Pada hari Ahzab. Wa qara'tu ala Abi Nur Ismail ibn Nur ibn Qamar al-Hayti qala akhbarakum Syekh Abu Nasr al-Musa ibn Abdul Qadir al-Jiri qira'atan alayhi wa anta asma' fa aqarra bihi wa anta tasma' فأقر به. قال أخبرنا أبو بكر بن الزاغوني قال أخبرنا ابن البصري قال أخبرنا المخلص قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه الصلاة والسلام يوم الخندق الظهر والعصر حتى غابت الشمس. Rasulullah tak solat sehinggalah tergelamnya matahari. Wa riwayat Sa'id bin Musayyib an Umar bin Al-Khattab dhahaba ba'dun nas ila annaha mursalah li'annahu, ni adalah mursal. Maknanya sebab apa? Sebab Sa'id bin Musayyib tak sempat dengan Umar, maknanya dia ambil daripada orang lain. Li'annahu wulida li sanataini baqiyata min khilafati Umar, sebab dia lahir 2 tahun selepas sebelum Umar wafat. Wa qila wulida li sanataini khalata min khilafati Umar wa huwa sahih. Okey, ada dua pendapat. Maknanya yang kekal, maknanya 2 tahun sebelum Umar mati ataupun 2 tahun selepas Umar mati. Wa huwa sahih insya-Allah. Yang ni yang sahih. Yang qil ni adalah yang sahih. 2 tahun selepas khilafah Umar. Fatakunu muttasilatan. Dan ada muttasilah, jadi muttasilah. Bukan. Lisanatain khalata. Yang tadi baqiyata ke? 2 tahun kekal daripada khilafah Umar. Yang keduanya adalah khalata. Maknanya yang baqiyata. Tak, baqiyata dengan khalata. Khalata maknanya selepas. Kalau baqiyata ia kekal 2 tahun lagi. Maknanya 2 tahun khilafah Umar dia pun lahir. Khalata maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya khalata min khilafati Umar, yang telah lalu daripada khilafah Umar. Khilafah Umar kan 10 tahun. Maknanya 2 tahun selepas khilafah Umar dia pun lahir. 8 tahun lagi itu adalah khilafah Umar yang berbaki. Baqiyata maknanya 2 tahun selepas sebelum Umar mati. Kalau 2 tahun selepas Umar jadi khalifah. Jadi wahwa sahih. Yang qil ni adalah yang sahih insya-Allah. Fatakunu muttasilatan. Jadilah riwayat ni riwayat muttasilah sebab dia sempat dengan Umar berapa? 8 lah. Walahu anhu ahadithu yasirah iya indahum muttasilah wa yaqulu fi ba'dihha sami'tu Umar radhiyallahu ta'ala anhu 'ala mimbar. Bahkan dia kata aku dengar Umar kata atas mimbar. Wa dzakara Ibnu Sa'd fi hadzal khabar annahum syaghalu an salati adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isha. 4 solat. Qala Ibnu Sa'd wa aqama Usaid bin al-Hudar 'ala al-Khandaq fi 200 minal muslimin. Jaga Khandaq 200 orang. Wa karra Khalid bin al-Walid fi khailin minal musyrikin yatlubuna ghirratal muslimin. فناوشوهم ساعة ومع المشركين وحشي فزرق الطفيل ابن النعمان من بني سلمة بمزراقه فقتله وانكشفوا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبته فأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى ثم أقام بعد لكل صلاة إقامة وصلى هو وأصحابه ما فاته من الصلوات وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا ولم يقم لهم قتال بعد ذلك جميعا حتى انصرفوا إلا أنهم لا يدعون الطلاع بالليل يطمعون في الغارة. Kelas mereka Allahumma salli alaihi wasallam cuba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 200 orang jaga Khandaq. Khalid bin Walid dia cuba juga boleh untuk dia orang panggil untuk masuk. Maka kelas mereka cuba percubaan
maka dia pun sempatlah boleh mereka memanah, boleh mereka memanah dengan tombak yang kecil, zaraq maknanya rama, At-Tufail bin Amr dengan mizraq yang kecil, maknanya rumhun yang qasir, faqatalahu, maka dia pun bunuh, wan kashafu, maka khalas inkishaflah tentera muslim tu. Apabila kita panah, maka orang ni mati, benteng tu mati. Boleh. Okey. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qubbati. Rasulullah suruh jalan. Wan kashafu bukan terbuka, tapi mereka pun bersurai. Boleh gitu je. Mereka baling bertombak, kelas ada mati. Balik. Tentera Khalid bin Walid balik. Maknanya satu kejayaan dah tu, boleh bunuh seorang dua. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qubbati. Rasulullah pun jalan ke kubbah Rasulullah. Dia pun solatlah. Qada semua solat yang mana mereka belum solat. Dan tidak berlaku qiltalah kecuali gitu je. Yang tu je yang paling orang panggil, yang paling hotspot lah. Paling hotspot adalah peperangan Ali dengan Amr bin Abdul Wadid, dengan peperangan Khalid bin Walid dengan dengan Allahumma salli ala Muhammad, At-Tufail bin Nu'man. Qala Ibnu Ishaq, fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fima wasafa Allah azza wa jalla fi khawfi wa shiddah. Rasulullah duduk dalam khauf, dalam syiddah, bi mudhaharati aduwwihim wa ityanihim ilaihim min fawqihim wa min asfala minhum. Ada dua-dua, atas dan bawah. Thumma inna Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Kemudian daripada Ashja'. Tadi kita kata Ghatafan ada tiga. Ghatafan daripada Bani Fazarah, Bani Murrah dengan daripada Ashja'. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu islami. Aku masuk Islam ya Rasulullah. Kaum aku tak tahu lagi aku ni telah masuk Islam. Famurni bima syi'ta. Maka suruhlah aku dengan apa saja aku akan buat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta fina rajulun wahid. Kamu ni seorang je. Kamu mampu buat apa? Faqadzil anna mastata'ta. Buatlah. Boleh. Bagi pihak kami apa yang kamu mampu. Fa innal harba khud'ah. Fa kharaja Nu'aim bin Mas'ud hatta ata Bani Quraizah. Maka dia pun pergi dekat Bani Quraizah. Wa kana lahum nadiman fil jahiliyah. Qala ya Bani Quraizah, qad araftum wuddi iyyakum. Kamu tahu dah aku sayang kepada kamu. Wa khassatan ma baini wa bainakum. Kamu tahu apa urusan aku dengan kamu. Qalu sadaqta, lasta indana bimuttaham. Kamu ni bukan orang yang mana dituduh macam-macam. Faqala lahum inna Quraisyan wa Qatafan laisu ka antum. Quraisy dengan Ghatafan bukan seperti kamu. Al baladu baladukum. Negara ni negara kamu. Wa bihi amwalukum wa nisaukum wa abnaukum. Negara kamu ni adanya harta kamu, adanya anak bini kamu, adanya anak-anak kamu. La taqdiru an tatahawwalu minhu ila ghairihi. Kamu tak mampu dah nak lari mana? Tak mampu dah. Kalau Quraisy dengan Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammad wa ashabi. Quraisy dia datang untuk berperang dengan Nabi Muhammad dengan ashab Nabi Muhammad. Wa qad zahartumuhum alaihi. Yalah betul lah. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisauhum bi ghairihi. Dia berperang di sini. Tapi negara dia, harta dia, anak bini dia duduk di tempat lain. Falaisu ka antum, tak sama. Kalaulah dia kalah hari ni, dia boleh balik. Tapi kalaulah kamu kalah, khalas, nak lari mana? Alah. Fa in ra'au nuhzatan asabu. Kalaulah ada peluang, maka mereka dapat. Wa in kana ghairu dhalika lahiqu bi biladihim. Kalaulah mereka kalah nanti, kalau mereka tak menang, khalas mereka akan balik ke negara mereka. Wa khalau bainakum wa bainar rajuli bi baladikum. Mereka akan buat mereka akan tinggal Muhammad di sini. Kamulah nanti. Wala taqata lakum bihi in khala bikum. Dan kamu tidak mampu lawan Nabi Muhammad jika kamu saja berperang dengan Nabi Muhammad. Fala tuqatilu ma'al qaumi hatta ta'khudhu minhum ruhunan min ashrafihim yakununa bi aydikum thiqatan lakum ala an yuqatilu ma'akum Muhammada hatta tunajizu. Maka jangan kamu berperang dengan dengan Ghatafan dengan Quraisy. Fala tuqatilu, jangan kamu berperang ma'al Ghatafan wa Quraisy sehinggalah kamu ambil cagaran dulu. Cagaran dulu. Biar jadi cagaran bahawa mereka tu akan berperang betul-betul. Boleh? Sehingga selesai peperangan. Kalaulah berperang betul-betul, maknanya mereka tu bagi cagaran, barulah kita berperang. Qalu laqad asyarta bir ra'yi. Betul. Ni pandangan ni, bagus ni. Thumma kharaja. Kemudian Nu'aim pun pergilah hatta ata Quraisyan. Dia pergi dekat Quraisy pula.
Faqala li Abi Sufyan bin Harbin wa man ma'ahu min rijal Quraisy. Dia pun kata bagi Abi Sufyan, qad araftum wuddi lakum. Kamu tahu kan aku ni sayang kepada kamu. Wa firaqi Muhammad. Dan kamu tahu aku ni bermusuh dengan Muhammad. Wa innahu qad balaghani amrun qad ra'aitu an uballighukumu nushan lakum. Dan sampai kepada aku satu berita yang mana aku berpendapat aku kena sampaikan kepada kamu, nasihat kepada kamu. Faktumuhu anni. Jangan bagi tahu, aku bagi tahu ni. Qalu naf'al. Khalas, aku akan bagi tahu. Qalu ta'allamu anna ma'syar tahulah bahawa ma'syar Yahud qad nadimu ala ma sana'u fi ma bainahum wa bain Muhammadin. Yahudi menyesal, telah menyesal. Telah menyesal atas apa yang mereka buat di antara kamu, di antara Muhammad. Wa qad arsalu ilaihi anna qad nadimna ala ma fa'alna. Mereka telah utus kepada Muhammad bahawa kami ni telah menyesal atas apa yang kami lakukan. Fahal yurdika an na'khudha laka min al-qiblatain min Quraisy wa Ghatafan bijalan min ashrafihim fanu'tiyakahum fatudrabu a'naqahum. Boleh? Kamu nak ke tak kami ambil daripada dua kiblah, daripada Quraisy dengan Ghatafan, beberapa lelaki daripada Ashraf, kami bagi kepada kamu, boleh? Dan kamu pancung mereka, thumma nakuna ma'aka ala man baqiya minhum, kemudian kami bersama kamu, boleh? Memerangi Quraisy hatta nasta'silahum, sehingga kami membunuh semua orang Quraisy tu. Fa arsala ilaihim na'am. Maka Muhammad pun kata ya. Padahal Nabi tak buat apa gitu. Bani Quraisyah pun tak buat gitu juga. Fa in ba'athat ilaikum yahudu yaltamisuna minkum ruhunan min rijalikum fala tanfa'u ilaihim rajulan wahida. Kalaulah Quraisy kalaulah Yahudi minta cagaran daripada lelaki-lelaki kamu. Nak minta cagaran bukan harta, tapi cagarannya adalah pembesar kaum. Mari, boleh kita nak berperang, tapi ejah 2-3 orang daripada pembesar kaum kamu duduk di camp kami. Kalau berlaku apa-apa, mungkin janji apa, kami boleh tekak dia. Maka dia kata fala tadfa'u ilaihim rajulan wahida. Jangan wisore pun. Summa kharaja hatta ata Ghatafan. Kemudian Nu'aim pergi kat Ghatafan pula. Faqala ya ma'syar Ghatafan, innakum asli wa ashirati wa ahabbun nasi ilayya. Mak Ghatafan, mu ni adalah asal aku, keluarga aku, orang yang paling aku sayang. Wala arakum tattahimuni, aku tidak berpendapat bahawa kamu menuduh aku macam-macam. Qalu sadaqta, ma anta indana bimuttaham. Qala faktumu alayya, jangan bagi tahu, senyap-senyap je. Qalu na'am, ya. Thumma qala lahum mithla ma qala li Quraisy wa hadzarahum. Sama je Quraisy, Yahudi ni mengarut je. Falamma kanat lailatas sabt min Syawal sanata 50. Malam Sabtu, Jumaat malam Sabtu sanata 50. Wa kana min sani'illah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam arsala Abu Sufyan bin Harbin wa ru'usu Ghatafan ila Bani Quraizah. Maka pada hari Sabtu tu, pada Syawal, pada tahun yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun utuskan apa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbin dan ru'us Ghatafan dia utus kepada Bani Quraizah. Ikrimah bin Abi Jahlin dan beberapa orang lah. Maka dia kata, inna lasna bidarin muqam. Kami ni bukan tempat tinggal. Qad halakal khuf wal hafir. Habis dah khuf dengan hafir. Apa maksud khuf dengan hafir? Jo. Uta dengan kuda habis dah. Qad halakal khufu uta. Hafir kuda. Habis dah uta. Uta dia bawa berapa? 1,500 kan? 1,500. 1,500 ni berapa je Jo? 1,500 untuk tentera 10,000. Berapa dah sebulan dah ni kita duduk sini. Maka fa'iddu lil qital. Ready lah kita nak pergi dah ni. Habis banyak dah ni. Hatta nunajiza Muhammada. Sehingga kita khalasna minhu. Wa nafrugha mimma bainana wa bainahu. Selesailah. Fa arsalu ilaihi anna al-yawma yawmus sabt. Hari ni hari Sabtu Orang Yahudi tak pergi. Wa qad alimtum ma lana minna man ta'adda fi sabti. Tak ada orang yang pergi hari Sabtu. Wa ma'a dzalika fala nuqatilu ma'akum hatta tu'tuna ruhnan. Tak apalah, kalaulah bukan hari Sabtu pun kami tidak akan berperang sehingga kamu bagi cagaran. Ayah. Ikrimah pun falamma raja'a ar-rasul bidzalika qalu sadaqana wallahi Nu'aim bin Mas'ud. Betul dah Nu'aim. Betul dah Nu'aim kata. Kena ada apa dia? Kena ada cagaran. Hak Yahudi tu pula kata dah Quraisy. Dia tak say cagaran. Ya ledah tu. Dia nak lepak dah tu. Dia nak pergi, nak suruh kita masuk pergi. Padahal apa tu, lepas kita pergi, dia pun tinggal kita.
Faraddu ilaihimur rasul wa qalu wallahi la nu'tikum ruhunan abada. Kami tidak akan bagi cagaran. Fakhruju ma'ana in syi'tum. Kalau nak, mari pergi. Wa illa fala ahda bainana wa bainakum. Kalau tidak, kalau tak sih, tak apalah, tak sih. Qala Banu Quraidah, sadaqa wallahi Nu'aim ibn Mas'ud. Betul dah tu Nu'aim. Hak dia rakyat tadi. Quraisy sebenarnya nak suruh kita masuk pergi. Lepas tu apabila kita masuk pergi, dia tinggal kita. Nah. Wa khadzalallahu bainahum wa ikhtalafat kalimatuhum wa ba'athallahu alaihim rihan asifa. Lepas tu malam tu Allah Taala pun utus angin yang kuat fi layalin syadidatil bardi, pada malam yang sangat sejuk. Faja'alatir ruhu tuqallibu abniyatahum. Sampaikan angin tu boleh membalikkan kemah-kemah mereka. Wa takfa akudurahum. Dan memadamkan api-api mereka, puyuk-puyuk mereka. Falamma tasala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu amrihim. Apabila sampai kepada Rasulullah, mereka tu telah ikhtilaf. Ba'atha Huzaifah bin al-Yaman. Maka Huzaifah bin al-Yaman diutuskan Huzaifah bin al-Yaman liyatiyahu bi khabarihim, untuk mendatangkan macam manakah berita mereka. Fa'atahum wastatara fi ghimarihim. Dia duduk sekali dengan mereka. Wa sami'a Abu Sufyan yaqul ya ma'syar Quraisy lita'rif kullu mri'in minkum jalisahu. Kena tahu sebab malam tu gelap. Dah lah gelap, lepas tu angin apa semua. Nak api tak ada sebab sebab angin kuat. Maka Abu Sufyan nak jaga-jaga, nak apa orang panggil ni, dalam perbincangan tu. Maka Abu Sufyan kata, setiap orang kena tahu orang tepi dia tu siapa. Boleh? Huzaifah ni adalah mata-mata. Tak ada apa dah lah. Qala Huzaifah, katanya Huzaifah, fa akhadtu bi yadi jalisi wa qultu man ant? Qala ana fulan. Thumma qala Abu Sufyan, ya ma'syar Quraisy. Ala kulli hal, Huzaifah bin al-Yaman apabila Abu Sufyan kata gitu ke dia, kata setiap orang kena tahu siapa kiri kanan dia. Maka Huzaifah pun kiri dia, siapa yang tak? Fulan bin fulan. Siapa mu? Fulan bin fulan. Dia pun senyap. Tak kena tanya dia sebab dia tanya kiri kanan. Dia tanya, mu siapa? Okay. Orang ni tak berani lah tanya sebab kawan ni tanya cepat-cepat. Kau ni pun tanya cepat-cepat. Tak tanya lah dia. Maka Abu Sufyan berkata, ya ma'syar Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam. Qad halaqal qura' wal khuf. Habis dah makan apa semua, khalas. Wa akhlafatna Banu Quraidah. Banu Quraidah khalas, dia tak datang peperang. Walaqina min hadhihi ar-rihma tarab. Dan angin kuat, sejuk lagi apa semua. Ma yastamsiku lana bina. Kemah tak boleh. Wala tathbutu lana kidrun. Puyuk pun tak mampu untuk ni. Wala taqumu lana nar. Api pun tak boleh. Fartahilu fa inni murtahidun. Maka marilah kita balik. Wa wathaba ala jamalihi. Dia pun naik unta dia. Falamma halla iqala yadihi wa illa wa huwa qa'im. Boleh. Apabila naik panggil iqal tu. Boleh. Fama halla iqala yadihi illa wa huwa qa'im. Dia tak mampu nak orang panggil ikat iqal tangan dia tu, iqal iqal unta tu lah. Kecuali dia tu berdiri. Qala Huzaifah. Katanya Huzaifah, walaula la ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilayya idh ba'athani alla uhditha syai'a laqataltuhu bisahmin. Katanya Huzaifah, kalaulah tidak kerana aku janji dengan Rasulullah ketika Rasulullah utus aku jangan buat apa-apa, boleh ambil khabar saja, maka aku akan bunuh dia. Sebab Rasulullah tahu. Boleh, Rasulullah tahu bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Abu Sufyan insya-Allah akan beriman. Thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda rahilihim fawajadtuhu qa'iman yusalli. Rasulullah berdiri salat, fa akhbartuhu fa hamidallah wa sami'at ghadafan bima fa'alat Quraisy. Quraisy dah pergi, shamiru raji'ina ila biladihim. Kemudian semuanya balik. Khalas. Waruina min tariq al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab man ya'tina bi khabaril qaum qala Zubair ana qala thumma qala man ya'tina bi khabaril qaum qala Zubair ana thumma qala man ya'tina bi khabaril qaum faqala Zubair ana thumma qala inna likulli nabiyyin hawariyya wa inna hawariyyi az-Zubair bin al-Awwam. Tapi bukan Zubair yang pergi, tapi Huzaifah bin al-Yaman. Kan dia sejuk kan? Sejuk apa semua tu. Maka Rasulullah kata pergi. Rasulullah pukul di dada dia, maka dia tak rasa sejuk. Kadza waqa'a fi hadzal khabar wal mashhur anna alladhi tawajjaha liya'tiya bi khabar al-qawm Huzaifah bin al-Yaman kama ruwina anhu min tariq ibn Ishaq wa ghairihi. Begitulah. Riwayat ni adalah riwayat Bukhari. Tapi yang rajihnya adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Ishaq, sebab dia ni adalah imam pada maghazi dengan siyar.
Waruina anhu min tariq Ibn Ishaq wa ghairihi. Qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam man rajulun yaqumu fayanzuru lana man fa'ala al-qaum thumma yarji yashriru lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'ata. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Siapa tak nak kan? Aku minta dengan Allah dia ni adalah teman aku dalam syurga. Fama qama rajulun minal qaum min shiddatil khawf. Orang takut semuanya. Wa shiddatil jaza' wa shiddatil bar. Falamma lam yakun ahadun da'ani. Rasulullah panggil aku. Siapa dia? Huzaifah bin Yaman. Falam yakun li buddun minal qiyam hina da'ani. Tak boleh. Rasulullah panggil aku kena pergi. Takut tapi. Begitulah tanya. Siapa boleh jawab? Memang tak. Kata-kata je. Memang kena jawab. Qala ya Huzaifah idhhab fadkhul fil qaum wa dzakara al hadith. Wa dzakara Ibn Uqbah wa Muhammad bin A'idh khuruja Huzaifah ila al musyrikin wa mashaqqati dhalika alayhi ila an qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qum fahafizaqallahu man amamaka wa min khalfik. Min amamika wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika. Allah Taala akan jaga. Semua Allah Taala akan jaga. Hatta tarji'a ilaina, sehinggalah kamu kembali kepada kami. Faqama Huzaifah mustafshiran bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu ihtumila ihtimalan fama syaqqa alaihi syai'un mimma kana fi. Khalas, tidak payah sikit abuk pun apa yang berlaku. Wa an ibni A'idhin faqabada Huzaifah ala yadi rajulin an yaminihi faqala man anta? Faqala ana Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qabada ala yadi akhar an yasarihi man anta? Faqala ana fulan. Wa fa'ala dhalika khafshasa an yuftana lahu. Takut orang tak tahu. Fabadarahum bil mas'alati. Tanya. Maka orang lain kalau tak terfikir nak tanya lepas tu. Wa qad ruwina fi khabari Nu'aim bin Mas'ud ghaira ma dhakarna. Wa qala hina ajla al-ahzab al-ana naghzuhum wa la yaghzunana nahnu nasiru ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah kembali orang panggil tentera Ahzab, maka Rasulullah kata, hari ini kita akan memerangi mereka. Mereka tidak akan memerangi kita dah. Maknanya kita pergi kepada mereka. Kalau mereka mari sini kan, kali ini kita pergi kepada mereka. Nahnu nasiru ilaihim. Dzakarahu al-Bukhari bi sanadihi. Wa qala Ibn Sa'd wa aqama Amr bin al-As wa Khalid bin Walid fi 200 farisin saqatan li askari al-musyrikin wa ridaan lahum makhafata at-talab wa ansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-arbi'a li sab'in baqi layalin baqina min Dzulqa'dah. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai boleh daripada hari Rabu hari ini insya-Allah 7 hari kekal daripada Dzulqa'dah. Maknanya sebulan lah. Mula Syawal, habis Dzulqa'dah peperangan Ahzab. Tapi peperangan Ahzab tak berlaku peperangan lah. Wa kana mimma qila min sya'ri yaum al-khandaq qawlu Abdullah ibn Zib'ara as-Sahmi. Hayyad diyara maha ma'arifa rasmiha tulul bila wa taruhul al-ahqab qafaran ka'annaka lam takun talhu biha fi na'matin bi awanisin atrabi. فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام بيبابي واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمعهم من أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياطيل جحفل جبجاب يدعو الحزون مناهجا معلومة في كل نشج ظاهر وشعاب فيه الجياد شوازب مجنوبة قطب البطون لواحق الأقراب من كل سهلبة وأجرد سهلبي كالسيد بارد غلفة الرقاب جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب شهرا وعشرا bulan 10 hari dia kata qahirina Muhammadan wa sahabahu fil harbi ghairu sahabi laula al khanadiq ghadaru min jam'ihim qatla li tayri shughabin wa dhi'abi fa ajabahum Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu hal rusmu darasatihi al maqdira darisatil maqami bi yababi mutakallimun li muhawirin bi jawabi فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء ناس آنيسة الحديث كعاب واشك الهموم إلى الإله وما ترى من معشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بجمعهم إليه وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم
mutakhammituna bi apa tu bihalbatil ahzabi hatta idza waradul madinata wartajau qatlar rasuli wa maghnamal aslabi wa ghadaw alaina qadirina bi aydihim ruddu bi ghaydhihim ala al aqabi bahbubi mu'safatin تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب وكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب قال هبيرة بن أبي وهب يعتذر من فراره ويبكي عمرو بن عبد ود ويذكر عليا وقد سبق بعض هذه الأبيات لعمري ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جنبا ولا خيفة القتل. Siapa dia ni? Hubairah bin Abi Wahb. Orang yang mengatakan inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah. Walakinnani qallabtu amran falam ajid li sayfi anaan in darabtu wala nabli. وقفت فلم لم أجد لي مقدما شددت كضرغام هربز أبي شبل ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد مكرا وقدما قد كان ذلك من فعلي فلا تبعدا يا عمرا حيا وهالكا وحق بحسن المدح مثلك من مثلي ولا تبعدا يا عمرا حيا وهالكا قد مت محمود الثنى وماجد الأصل فمن لطراد الخيل تقعد بالقنا وللفخر يوما عند قرقرة البزل هناك لو كان ابن عبد لزارها وفرجها حقا فتى غير ما وغلي فعنك علي لا أرى مثل موقف وقفت على نجد المقدم كالفحل فما ظفرت كفاك فخرا بمثله أمنت به ما عشت من زلة النعل. Al-ghailatah asyajarul multaf. Al-ghailatah juga adalah wal-ghailatah adalah al-jalabah. Wal-ghailatah al-iltibasul zalam. Wal-jubjab kathirus saut. Al-mutakhammat maknanya syadidul ghadab. Okey, syuhada Khandaq. Daripada Bani Abdul Ashad, Sa'ad bin Mu'az, Anas bin Aus bin Atiq, Abdullah bin Sahlin, 3 orang. Daripada Bani Jusham, kemudian Bani Salimah, At-Tufail bin Nu'man, yang dibunuh oleh Khalid. Sa'labah, berapa dah? 5 kan? Wa min Bani Najjar, Ka'b bin Zaidin, 6. Wa zakara Syekhuna Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Mu'min Ad-Damyati fi Nasabil Aus, lahu min Bani Zafar, Qais, 7. Qais bin Zaid bin Amir bin Sawad bin Zafar. Syuhada syahida Uhudan wa hadara al-Khandaq wa mata hunalika wa dufina. Wa dzakara fi nasabil Khazraj lahu Abdullah bin Abi Khalid bin Qais bin Malik bin Ka'b bin Abdul Ashhar bin Harithah bin Dinar bin Najjar. Qutila yaum al-Khandaq syahidan. Wa dzakarahu Ibnul Kalbi. Jadi 8 orang. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Setelah perang perang Al-Ahzab, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perang Bani Quraizah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mana agak-agak boleh berapa? Quraizah. Jo. Dzulqa'dah. Kan dia mula daripada Syawal, habis di Dzulqa'dah. Kemudian terus di Dzulqa'dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.